tanpa melengahkan masa kita teruskan juga. Okay, saya nak share sedikit pengenalan untuk hari ini. Biarlah cikgu-cikgu kenal siapa pegawai teknik kita untuk daerah Gombak, dan rasa cikgu pun dah kenal saya kan. Tak apalah, saya just buat pengenalan balik mari kita tengok. Ustaz. Okay, saya ada. Okay, saya tengah nak present. Cikgu nampak bagi tas saya ya. Kalau cikgu nampak. Okay. Am I presenting? Am I presenting? Adakah saya tengah present? Ada nampak tak? Ya, nampak. Nampak. Okey. Cikgu-cikgu, biarlah cikgu-cikgu kenal. Yang ni saya akan playkan dia punya ni. Okey, ini adalah pegawai kita iaitu Puan Nur Faiza. Beliau adalah pegawai, penolong pegawai pendidikan daerah dan in charge unit pembangunan bakat murid PPD Gombak. Jadi beliau memang sibuk semua pertandingan, tak kira lah unit uniform ke, untuk setiap panitia macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sains, STEM, semua di bawah beliau. Jadi memang Puan Nur Faiza memang paling sibuk lah kalau ikutkan kan. Jadi inilah beliau. So saya adalah di bawah beliau sebagai saya adalah penyelaras untuk daerah Gombak, penyelaras STEM sekolah rendah daerah Gombak. Jadi di bawah saya ada juga, kita ada lantik seorang PK iaitu Puan Nurul Ashikin. Beliau adalah PK co-curriculum di sekolah SK Taman Permata. Okey, sekolah inilah yang akan menjadi pengelola Carnival STEM. Di mana Puan Nurul Ashikin ni mereka akan share, saya rasa surat dah pun keluar. Hari ni pun saya dah tengok surat dah keluar dengan mengatakan pertandingan STEM dan juga ada nombor akaun. Jadi saya harap kalau cikgu-cikgu tak terima, saya akan share juga dalam grup Telegram nanti, saya akan bagi link. Jadi apa saja maklumat kita akan masukkan dalam grup Telegram. Okay? Jadi setiap pertandingan pun ada grup Telegram. Jadi cikgu-cikgu nanti join dalam grup Telegram dan Puan Nurul Ashikin akan berada dalam grup itu. Saya tak pasti sama ada Puan Nurul Ashikin ada tak di sini. Puan Nurul ada tak? Puan? Ada. Puan Dewi ke ni hari ni? Aha, ya. Dewi Dewi, kenapa? Ada apa? Itulah, aku tak ada ni. Okey, Puan Nurul Ashikin ada tak? Daripada SK Taman Permata? Tak ada. Okey, tak apa. Dan mungkin apa-apa berkenaan dengan bayaran, macam mana cikgu-cikgu nak hantar resit, cek, nanti Puan Nurul Ashikin akan bantu dalam grup Telegram juga. So beliau akan kongsikanlah apa-apa pertanyaan cikgu berkenaan dengan bayaran untuk setiap Carnival STEM. Ya. Okey, baiklah. Kita teruskan. Saya nak perkenalkan pegawai teknik kita. Yang pertama di sini adalah untuk bridge building competition, iaitu Puan Reka, anak perempuan komandan. Beliau daripada SK Bandar Baru Selayang 2. Okey, beliau akan membantu untuk semua pertanyaan cikgu-cikgu yang cikgu-cikgu muskil, okey, mengenai bridge building competition. Okey, inilah cikgunya. Mungkin tahun lepas pun cikgu yang sama juga sebagai pegawai teknik. Okey, di tahun ni pun cikgu berjumpa dengan orang yang sama ya. Okey, baiklah, yang seterusnya kita boleh, pegawai kita adalah Encik Muhammad Faiz bin Kir. Beliau daripada SK Sungai Tua Baru dan beliau adalah pegawai teknik untuk Water Rocket Challenge. Okey, Water Rocket Challenge kamu boleh dengar nanti ada perubahan sedikit saja. Nanti saya minta Cikgu Faiz akan terangkan, nanti cikgu-cikgu dengar betul-betul supaya tiada berlaku isu yang sama macam tahun lepas ada beberapa isu kan. Saya pun dapat tahu daripada kawan. Jadi tak apa, kita nak elakkan isu yang sama. Kita dah buat satu penambahbaikan untuk tahun ni. Nanti kita sama-sama ikuti apa Cikgu Muhammad Faiz akan kongsikan ya. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah pegawai teknik kita untuk STEM Talent Show. Okey, untuk STEM Talent Show adalah Puan Tin Moli, anak perempuan Subramaniam dari SK Taman Seri Gombak 2.
Beliau pun mahir mengenai STEM talent show sebab orang yang sama, pegawai teknik yang sama daripada tahun lepas. Jadi saya harap tiada masalah. Nanti cikgu-cikgu dengar adalah apa yang diminta oleh Puan Tin untuk persediaan kita untuk STEM talent show. Okey, apa yang saya tunjuk ni, ini adalah urutan. Pertama adalah bridge building. So nanti pembentangan dia berikutan dengan apa yang saya cakap ni. So orang yang akan menerangkan adalah Puan Reka, kedua adalah Encik Faiz dan ketiga adalah Puan Tin Meli untuk STEM talent show. Okey, seterusnya saya perkenalkan pegawai teknik untuk Robot Battle Challenge. Okey, untuk Robot Battle Challenge ni adalah Encik Muhammad bin Aziz daripada SK Bandar Tasir. Okey, beliau pun mahir tahun lepas walaupun benda baru tahun lepas kita rasa baru tapi sekarang saya percaya beliau dah lagi mahir daripada kita semua. Jadi apa saja soalan untuk Robot Battle Challenge, cikgu-cikgu boleh tanya beliau nanti jika ada soalan. Kalau katakan tak nak tanya sekarang, boleh tanya dalam grup nanti dalam kumpulan Telegram ya. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada pegawai teknik Innovator of Tomorrow. Ini adalah Puan Masura binti Muhammad Arif daripada SK Taman Sigok. Sorry, maaf. Minta maaf. Salah kan Cikgu Masura? Cikgu Masura kan? Saya salah, betul tak? Saya salah. SK Sri Kundang. Ya, SK Sri salah Kundang. Minta sekolah. maaf ya, ada typo sana. Okey. Puan Masura daripada SK Sri Kundang. Okey, beliau pun mahir tahun lepas pun dah jadi pegawai teknik ni. Non-stop lah kerja tugas-tugas pegawai teknik kita, daerah kita ya. Mereka dah buat yang terbaik tahun lepas. Okey, baiklah seterusnya kita tengok pegawai teknik drone challenge. Okey, untuk drone challenge kita ada Puan Karol Nisa binti Abdul Rahman SK Taman Nisan. Hari ni beliau tak dapat bersama dengan kita. Sebab apa? Drone challenge ni bukan kita kita memang ada pasukan khas. Bukannya kita guru yang in charge benda ni. Jadi kita ada pasukan akan membantu. Jadi untuk drone challenge, siapa-siapa PT yang ada, guru pembimbing daripada sekolah, untuk drone challenge kami akan berikan kemudian. Okey, jadi cikgu tunggulah untuk drone challenge bila cikgu Karol akan umumkan bila taklimatnya. Okey, baiklah. Saya rasa itu saja. Yang penerangan daripada saya, inilah yang pegawai teknik kita yang saya nak kenalkan hari ini supaya cikgu-cikgu kenal lah. Tak ada pun nanti nombor telefon cikgu-cikgu semua akan dikongsi pegawai teknik dalam grup. Cikgu-cikgu ada dalam grup, cikgu boleh tanya dalam grup. Okey, jadi saya harap Cikgu Reka dah bersedia, Cikgu Reka? Cikgu Reka dah bersedia? Sudah. Okay, saya stopkan presentation saya. Lepas tu kita tengoklah presentation Cikgu Reka iaitu bridge building. Okay, bridge building competition. Jadi saya harap cikgu-cikgu tolong beri perhatian jika ada masalah. Okay, kalau tak nak tanya sekarang, cikgu boleh tanya dalam grup Telegram nanti. Saya akan share linknya sebentar lagi. Ya, dan kita ada kehadiran juga. Kehadiran hari ini Puan Faiza akan bagi link. Dan saya akan share linknya dalam chat dalam Google Meet ni. Jadi tanpa melengkap masa, saya menjemput Cikgu Reka untuk memberi penerangan tentang bridge building competition. Silakan Cikgu Reka. Okey, terima kasih kepada penyelaras STEM Sekolah Rendah Daerah Gombak, Cikgu Dewi, dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua guru-guru daerah Gombak, guru-guru STEM daerah Gombak ya. Okey, saya seperti yang Cikgu Dewi telah perkenalkan, saya ialah Cikgu Reka daripada SK Bandar Baru Selayang 2, PT untuk Bridge Building Competition. Okey, suara saya jelas kan? Boleh dengar Jelas. Okey, so saya akan teruskan dengan slide. Okey,
Baiklah, okey. Salah satu pertandingan STEM, Carnival STEM ialah Bridge Building Competition. Okey, berbanding daripada tahun lepas memang tak ada apa-apa perubahan berdasarkan kepada taklimat yang diberikan oleh PTA negeri. Okey, apa itu Bridge Building Competition? Ia adalah anjuran daripada bahagian sukan kokurikulum dan kesenian BSKK, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, dengan kerjasama semua jabatan pendidikan negeri. Jadi pertandingan ni sebenarnya adalah platform untuk mengetengahkan mencukir bakat, kreativiti dan memberi pendedahan kepada murid-murid sekolah rendah. Okey, dan yang ini juga adalah untuk menggalakkan kreativiti serta percambahan minda dalam menghasilkan inovasi. Okey, seterusnya syarat-syarat pertandingan seperti yang telah saya beritahu adalah sama. Okey, murid sekolah tersebut mestilah daripada sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di bawah negeri Selangor dan mestilah berwarga negara Malaysia. Jadi pertandingan ni terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6. Okey, bukan wajib untuk tahun 6 saja ya, tahun 4 hingga 6. Dan penyertaan adalah seramai 3 orang dalam satu kumpulan dan setiap satu sekolah hanya boleh menghantar satu pasukan sahaja bersama dengan satu guru pembimbing. Dan ketiga-tiga ahli pasukan mestilah daripada sekolah yang sama. Okey. Pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran tidak dibenarkan. Jadi bila pendaftaran ditutup, saya rasa tak ada masalah seperti tahun lepas nak tukar nama dan sebagainya lah. Okay, cikgu tetapkan dulu dan bila cikgu dah mengtamatkan siapa murid yang akan menyertai pertandingan BBC ni, cikgu boleh isi borang pendaftaran. Okay. Dan hanya seorang sahaja iaitu satu pasukan sahaja iaitu Johan Daerah akan mewakili daerah ke peringkat negeri. Okay, semua bahan pertandingan yang akan dipertandingkan di peringkat negeri nanti akan menjadi hak milik sepenuhnya JPN Selangor dan hak milik tersebut boleh dituntut kecuali dengan kebenaran JPN. Okey, maklumat pertandingan sama seperti tahun lepas, tapi kalau pergi ke peringkat negeri nanti akan diadakan selama 2 hari, iaitu 1 hari ialah untuk membina model jambatan tu dan 1 hari lagi ialah hari pengujian. Tapi dalam peringkat negeri, peringkat daerah nanti kita akan hanya buat untuk 1 hari saja seperti tahun lepas, iaitu kita hanya akan buat untuk hari pengujian. Jadi peserta perlu membina satu jambatan dan akan diuji daya ketahanan jambatan tersebut dengan menggunakan bahan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak pengelola. Okey, ini ialah peralatan yang akan dibekalkan nanti kalau pergi ke peringkat negeri, tapi memandangkan di peringkat daerah ni kita akan bawa model jambatan, jadi cikgu pastikan cikgu gunakan spesifikasi berikut. Okay, jangan terlebih saiz, terkurang saiz. Okay, bilangan pun pastikan sama seperti yang telah ditetapkan ni. Okay, so satu pistol pelekat panas ni nanti boleh dibawalah kalau jadi Johan Daerah lah. So kalau dekat sekolah, cikgu boleh gunakan seberapa yang boleh. Okay, 3 batang refill gum. Okay, 3 batang saja dan pastikan saiz tu ialah 20 cm. Okay. Dan jumlah panjang keseluruhan ialah 60 cm. Maksudnya satu tu 20 cm, kalau 3 batang menjadi 60 cm. Okey, jangan terlebih sebab nanti kalau cikgu guna banyak pun nanti dia akan jadi berat. Okey, bridge tu akan jadi berat. So pastikan mengikut spesifikasi ni lah. Dan 30 batang lidi. Okey, seperti tahun lepas, saya harap benda ni tak berulang lah sebab banyak sekolah yang kena disqualified, rejected disebabkan oleh batang lidi ni. Okey, saya memang tahu dan juga memang ambil tahu yang sebenarnya batang lidi ni bukan senang nak dapat spesifikasi ni, tapi memang ada. Okey, cikgu kena cari supaya nanti tak disqualified nanti. Okey, panjang tu mesti 40 cm. Okey, 45. Diameter tu yang biasanya yang menyebabkan sekolah cikgu tu tak layak untuk menyertai pertandingan tu. Diameter tu 4 cm ataupun 4.5 cm saja.
Milimeter. Diameter milimeter. Jadi kalau 5 memang tak masuk dalam spesifikasi ni. Sebab saya tengok banyak juga lidi yang dijual tu tebal. Okey, 5 milimeter. So cikgu-cikgu ataupun guru pembimbing yang pernah menyertai pertandingan ni tahun lepas, saya rasa memang dah dapat pengajaran lah daripada pertandingan tahun lepas ya. Okey. Satu keping kertas manila ni hanya jika perlu. Okey, kalau tak perlu tak apa, sebab yang ni cikgu akan buat di sekolah kan. Okey, kertas pasir kalau rasa macam batang lidi tu kasar, cikgu boleh ratakan dia. Okey, lepas tu kertas A4, face shield dengan pipe PVC ni semua tak perlulah, kami akan sediakan semasa hari pengujian nanti. Okey, peralatan yang dibawa oleh peserta yang ini ialah sekiranya menjadi johan untuk peringkat daerah nanti. Okey, yang ini nanti saya akan bagi taklimat semula lah untuk sekolah yang menjadi johan. Okey, supaya mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam peringkat negeri nanti. Okey. Okey, bahan pengujian, tempat pengujian semua ni kami PT akan sediakan, so tak ada masalah. Okey, sekarang spesifikasi pembinaan jambatan. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, panjang tu kalau daripada pandangan sisi, panjangnya ialah mesti daripada 40 cm hingga 45 cm. Tapi tahun lepas kami peringkat daerah ni tak adalah tengok sangat yang panjang tu. Kita hanya tengok spesifikasi dari segi batang tu. Tapi kalau betul-betul cikgu nak menang, saya rasa cikgu ikut je lah spesifikasi ni sebab batang yang kita beli pun ialah 45 cm. Betul? Lepas tu kalau kita dah potong bahagian yang tajam tu, okey, pun memang akan kurang daripada 45 cm. Jadi sebab tu diberi julat daripada 40 cm hingga 45 cm. Kemudian lebar dia, okey, lebar ialah 6 cm hingga 12 cm. Dan ketinggian dia, saya rasa ketinggian tu mesti kurang daripada 40 cm. Kalau cikgu tengok dekat sini, okey, kalau cikgu tengok dekat sebelah sini, 40 cm ni kurang. Okey, mesti kurang, jangan lebih 40 cm ketinggian dia. Okey, lebar 6 hingga 12. Okey, dekat sebelah sini 6 hingga 12 dan panjang ialah dari sini ke sini. So saya harap cikgu boleh bimbing murid-murid untuk ukur lah dengan tepat sebab penggunaan pembaris dan kemahiran mengukur ni memang sangat penting dalam pembinaan jambatan ni. Okey, ruang tengah di atas jambatan, atas maksudnya di sini, atas mesti kosongkan dekat tengah. Okey, minimum 5 cm lebar dan 5 cm tinggi. Okey, maksudnya dekat sini pun cikgu kena kosongkan. Okey, 5 cm dari sini ke sini kosongkan dan dari bawah sini ke atas sini pun kena kosongkan 5 cm. Okey, kenapa? Sekejap lagi nanti saya bagi tahu kenapa. Okey, ini ialah gambaran yang lebih jelas. Okey, ini pandangan sisi pandangan sisi jambatan cikgu. Jadi dari sini ke sini, cikgu kena kosongkan 5 cm. Jadi cikgu jangan letak batang apa-apa pun dekat sini sehingga 5 cm ketinggian. Maksudnya 5. Okey, so inilah macam segi 4 sama di sini mesti dikosongkan. Okey, dan model jambatan yang dibina tidak dibenarkan mempunyai tiang di bahagian bawah tapak dasar. Okey, maksudnya ialah kadang-kadang cikgu murid-murid dia akan pasang, okey, dia akan lekatkan, dia akan sambungkan batang-batang lidi tu. Jangan terlebih dari bawah ni. Jangan terlebih macam ada tiang dekat bawah ni. Itu tidak dibenarkan. Okey, tiang-tiang dekat bawah ni tidak dibenarkan. Sambungan dari atas sampai ke bawah tak boleh lebih daripada dasar ni. Okey? So pastikan dia flat. Flat dia cikgu, tak payah ada tiang dekat bawah tu. Tidak dibenarkan. Okey, ruang tengah di sepanjang model jambatan dikosongkan dan boleh dilalui oleh batang pipe berdiameter 5.5 cm. Iaitu daripada pandangan depan nanti. Okey, cikgu kena kosongkan. Okey, cikgu kena kosongkan. Yang ini nanti saya akan terangkan Saya akan terangkan semula. Okey, ini pandangan daripada sisi lah. Okey, maksudnya dari sini ke sini ialah 5 cm.
Cikgu ingat lagi ke yang pandangan sisi ni? Okey, sini ya. Okey, pandangan tepi. Okey, yang ini yang saya besarkan dekat sini. Yang dibesarkan di sini. Okey, dari sini ke sini ukuran dia ialah 6 cm hingga 12 cm kan? Jadi cikgu kena pastikan nanti ada pipe PVC tu boleh lalu dekat sini. Pipe PVC akan lalu dekat sini. Di sini. Okey, melalui tepi ni. Okey, jadi hakim-hakim akan masukkan pipe PVC melalui sini dan pastikan tak tersangkutlah dekat mana-mana. Okey. Okey, tapak dasar hendaklah disusun dengan maksimum 7 batang lidi sate. Okey, 7 cikgu kira dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk tepi ya, bukan dekat dalam saja. Dari tepi sini ke tepi sini 7 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batang. Okey, untuk tulang pengikat. Okey, dan 7 batang untuk tulang pengikat maksudnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so 7 yang panjang ni iaitu antara 40 hingga 45 cm dan batang pengikat ni ialah 7 juga termasuk yang tepi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dan tapak dasar tu tidak dibenarkan disusun berlapis seperti ini. Okey, tak boleh susun atas dan bawah macam ni. Okey, yang ini ialah cantuman 100%. Memang tidak dibenarkan. Okey, hanya selapis sahaja dan dikukuhkan dengan tulang pengikat. Okey, so macam mana kita nak sambung tulang pengikat ni? Kita akan gunakan gam panas tu nanti. Okey, ini ialah pengujian jambatan. Okey, nanti kami akan sediakan dua tempat yang support macam ni. Lepas tu cikgu murid-murid sendiri ya, mereka sendiri yang akan letakkan model jambatan ni di atas dua support ni nanti. Okey, mereka yang akan letak pemberat ni. Tapi untuk peringkat daerah Gombak, kita akan letak botol air mineral 1.5 liter. Okey, sebab kita tak ada pemberat yang ini, kita akan gantikan pemberat tu dengan botol air nanti. So ujian ketahanan model jambatan tu akan dibuat menggunakan botol air mineral 1.5 liter dan setiap penambahan pemberat tu akan dibuat selepas tempoh 10 saat pemberat pertama diletakkan dan seterusnya. Maksudnya, katakan first murid akan letak satu botol dulu. Okay, lepas tu jam randi akan dimulakan untuk 10 saat. Okay, dah habis 10 saat, loceng akan dibunyikan dan kemudian murid diminta tambah lagi botol. Okay, bila dah tambah, okay, masa hanya akan dimulakan apabila murid tu dah lepaskan tangan mereka. Okay, so akan bermula masa tu daripada saat pertama sampai ke saat yang ke-10. Okay, ujian ketahanan jambatan dijalankan sehingga model jambatan tu runtuh. Jadi kalau lepas 20 botol baru model jambatan tu jatuh, nanti akan diambil kira lah berapa bilangan botol yang telah yang dapat ditampung oleh jambatan murid tersebut. Okey, dan jarak ni ialah daripada 30 cm sampai ke sini lah. Sebab tu jambatan kena lebih daripada 30 cm iaitu antara 40 hingga 45. Jadi kita adalah tempat di sini untuk diletakkan di atas support ni. Okey. Dan yang ini ketinggian dia ialah 1 hingga 1.5 meter. Jadi bila cikgu nak uji di sekolah, cikgu pastikan cikgu buatlah model macam ni, okey, untuk menguji jambatan masing-masing. Okey, proses pembinaan jambatan ni sebenarnya kalau cikgu betul-betul nak katakan dah jadi johan ke apa ke, kalau sebelum jadi johan tu cikgu boleh tetapkan juga masa untuk pembinaan jambatan iaitu selama 4 jam. Okey, jadi kalau nak pergi ke peringkat daerah negeri nanti pun memang akan diberi 4 jam juga. Jadi cikgu boleh latih murid untuk sediakan model jambatan tu dalam masa yang telah ditetapkan. Dan peserta akan dibekalkan dengan bahan-bahan dan peralatan lah. Jadi untuk daerah memang tak dibekalkan ya.
nanti yang lidi tu saya akan beritahu kemudian sama ada lidi tu peringkat daerah nanti akan bekalkan ke atau tidak. Kalau kami dapat bekalkan untuk semua sekolah, nanti saya akan letak dalam pigeon hall di daerah Gombak lah sebab saya tak dapat nak supply untuk semua sekolah kan. Yang ni nanti saya akan bincang, nanti saya akan beritahu kemudian ya. Sebab sekolah menengah mereka buat selama 2 hari. Jadi mereka akan bekalkan lidi tersebut. Untuk sekolah rendah kami ambil keputusan hanya untuk 1 hari saja. Sekolah mana yang kalau rasa boleh beli sendiri, boleh juga beli sendirilah. Okey, boleh mula cari untuk lidi yang diameter dia 4 hingga 4.5 mm. Okey. Okey, peralatan bermotor dan bermesin tidak dibenarkan dan tidak boleh digunakan semasa proses pembinaan. Okey, sesi soal jawab ni hanya akan dijalankan sekiranya ada markah seri. Okey, dan hanya 5 minit saja diperlukanlah untuk sesi soal jawab. Yang ini bergantung kepada hakim, hakim tu nak tanya apa. Okey, so harap bersedialah. Okey, ujian ketahanan tu seperti yang saya dah bagi tahu tadi. Okey, kita akan gunakan botol air mineral dan semuanya akan diuji di hadapan 3 orang hakim. Okey, jadi ketahanan jambatan ni diuji dengan menilai sejauh mana model jambatan tu dihasilkan untuk menampung beban yang diletakkan. Okey, inilah kriteria pemilihan. Kalau cikgu tengok yang first kali lah kriteria A. Mula-mula sekali jisim beban yang dapat ditampung tu maksudnya berapa bilangan botol tu nanti. Kita akan kira satu botol air mineral tu berapa jisimnya. Kemudian tambah dengan masa jatuhan. Masa jatuhan ni nanti saya akan terangkan ya, ada dekat slide yang seterusnya. Okey, lepas tu ini ialah markah kecekapan. Macam mana nak kira markah kecekapan? Markah pengujian tadi iaitu markah A tadi, kriteria A tu bahagi dengan jisim jambatan dalam gram. Okey, so bahagi dengan jisim jambatan. So yang ini penting ya cikgu, sebab tu saya kata jangan ambil yang berat sangat dan gam tu pun hanya gunakan 3 batang saja. Kalau lebih nanti akan jadi berat. Sebab yang ni semua akan diambil kira sebagai markah pemenang nanti. Kemudian darab dengan 100. Okey, kriteria C ni hanya jika markah tu seri. Okey, kalau markah tu seri. So yang ni boleh abaikanlah kalau tak seri tak apa. So markah jumlah dia ialah kriteria A tadi tu tambah dengan kriteria B. Okey, proses penilaian tu kita akan tengok mula-mula hakim akan menilai daripada struktur pembinaan model jambatan, okey, dan mestilah mengikut spesifikasi. Okey, lepas tu setiap penambahan berat ni akan dibuat selepas 10 saat. Okey, boleh rujuk borang A1 dan A2 nanti. Okey, dan ujian ketahanan jambatan ni dijalankan sehingga model jambatan jatuh dan keputusan hakim adalah muktamad. Okey, ini ialah yang mengikut masa tu tadi ya. Okey, contoh katakan pasukan A tu dia dah dapat sampai pemberat yang ke-19. Okey, kemudian dia ada satu jadual, okey, untuk setiap pemberat tu berapa markah dia tu memang dah ada. Okey, ada jadual. Kemudian untuk yang botol yang ke-20, katakanlah kita gunakan botol kan. So untuk botol yang ke-20, botol jambatan tu hanya dapat menampung untuk masa yang ke-7 saat saja. Okey, yang ke-7. So kita boleh rujuk kepada yang ini, jadual yang ini. So masa yang ke-7, saat yang ke-7 markah dia ialah 3.5. Jadi markah untuk sehingga pemberat yang ke-19 ialah 95.0. Mana dapat yang ini ada dalam kertas kerja ya cikgu, ada dia punya jadual dia. Okey, untuk setiap pemberat ada markah. Kemudian tambah dengan 3.5 ni. Okey, untuk pemberat yang ke-20 tu tambah 3.5 dan jumlah markah akan menjadi 98.5. Okey, jadi pemenang tu akan dikira daripada kriteria A tambah dengan kriteria B dan jika markah seri sahaja akan ditentukan berdasarkan markah kriteria C. Okey, tarikh akhir menghantar borang dan juga pembayaran ialah 14 April 2026 dan saya dah tengok juga setakat yang saya cek pukul 1, okey, dah 23 buah sekolah telah daftar untuk bridge building competition. Okey, so saya harap pembayaran pun dapat dijelaskan sebelum
ataupun selewat-lewatnya 14 April 2026. Okey, itu sahaja. Okey, cikgu, ada satu yang saya nak tunjuk ni. Okey. Okey, katakan ni jambatan. Okey, jambatan. Okey, pipe PVC akan dimasukkan ke bahagian depan ni. Okey. Ini ialah pipe PVC yang 5.5 ni. Okey, apa? Hakim akan cuba masukkan ke dalam melalui ni. Okey, so ini kena kosong. Okey. Satu lagi bahagian ni. Ini salah ya cikgu, yang ni salah. Saya tunjuk yang mana salah. Okey, senang belajar daripada kesilapan. Okey, yang bahagian ni yang saya cakap tadi tu mesti kosongkan 5 cm dan atas ketinggian ni pun 5 cm. Okey, dan dekat bawah ni mesti flat ya. Yang ini guna batang aiskrim. Okey. So yang ni memang tak akan sama dengan untuk pertandingan nantilah. Okay, so pastikan flat macam ni. Flat, tak ada tiang-tiang dekat sini. Sebab kalau kita gunakan batang, okay, memang akan terlebih dekat bawah ke, tak boleh. Yang itu memang tidak boleh diambil kira dalam pertandingan nanti. Takut nanti kena reject. Okay, sebab saya pun tak tahu nanti kalau hakim tu strict sangat ke kan. Cikgu jangan rugikan usaha ataupun sia-siakan usaha murid-murid tu nanti. Okay, so pastikan cikgu tahun ni ikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okay, cikgu ada apa-apa soalan? Cikgu Reka, ada seorang tadi dia tanya, adakah wajib apa tu? Pertandingan bridge building peringkat sekolah kita perlu siapkan jambatan dari sekolah ke? Ada cikgu Wikni Suari tanya. Apa dia? Tak faham. Sekejap ya, saya baca video. Pertandingan bridge building perlu siapkan di sekolah Ya, ke? siapkan di sekolah. Okey, untuk peringkat daerah Gombak, siapkan di sekolah. Okey, nanti cikgu bawa pada 29 April nanti. Okey, tarikh pertandingan kita ialah pada 29 April. Jadi cikgu bawa murid-murid bersama dengan model yang dah siap. Okey, jadi kami hanya akan uji model jambatan tersebut di sekolah. Okey, dan tempat pertandingan ialah di SMK Rawang. Okey, ada lagi soalan? So far tu je lah yang soalan saya nampak Kalau di sini. cikgu ada apa? Okay, Ada so, lagi satu soalan tambahan. Ya? Kayu ada di chat. Kayu pengikat boleh digam bahagian atas jambatan atau bahagian bawah? Oh, yang ada satu yang soalan. itu memang tak ada apa-apa spesifikasi lah, asalkan satu lagi cikgu suruh murid jangan gam, okey, daripada awal sampai ke hujung tu seolah-olah macam sebatang kayu. Tak boleh. Hanya gam tu boleh diletakkan pada tempat-tempat penyambungan saja. Okey, katakan tempat ni disambungkan dekat sini saja. Jangan gam dari sini sampai ke sini. Itu kira macam satu batang kayu nanti. Memang disqualified. Okey, penggunaan seperti itu memang tidak dibenarkan. Okey. Okey, botol mineral ada air kan Cikgu Reka? Ada kosong. Ya, kalau kosong macam mana nak tampung berat. Ya, botol mineral ada air. Itu ada soalan tu. Okey, ada apa-apa lagi? Cikgu-cikgu kalau ada apa-apa kemusykilan ataupun ada apa-apa pertanyaan, cikgu boleh tanya dalam grup. Okey, contohnya kalau cikgu jumpa dah buat ke, lepas tu boleh tanyalah, yang ni boleh ke? Okey, yang ni boleh diterima atau tidak? Okey, boleh check lah, okey, time to time. Supaya nanti saya tak nak lah lagi ada ramai banyak sekolah kena disqualified. Okey, harap-harap tak adalah ya. Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Reka. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan dengan Cikgu Faiz sebagai PT Water Rocket Challenge ya. Disilakan Cikgu Faiz. Baik, terima kasih Teacher Devi atas sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya buka sekejap
nak share screen tu. Sekejap. Can't share your screen. Wait, Boleh share ke Faiz? sekejap. Entire screen Share screen. Ya, entire screen. Entire screen baru pergi kepada you punya PowerPoint. Sekejap. Okey. Dapat. Boleh? Faiz? Cikgu Faiz? Sekejap, Sekejap, saya tutup dulu, saya buka yang website lain. Boleh ke Cikgu Faiz? Okey, ada yang tanya sementara tungguin Cikgu Faiz. Link Telegram saya dah share dalam chat dalam sini. Lepas tu untuk rakaman ni saya akan kongsikan dalam Telegram nanti. Okey. Jadi cikgu-cikgu bolehlah refer balik, rujuk balik. Dan kalau kita boleh tengok juga slide. Okey, cikgu-cikgu kita, PT-PT kita akan kongsikan slide-nya sekali ya. Jadi cikgu boleh tengok balik apakah syarat-syarat semua. Okay. Kalau boleh cikgu boleh tengok kertas konsep. Kertas konsep saya dah kongsikan kepada semua. Even grup PK co-curriculum pun dah ada. Grup panitia, ketua panitia gombak, matematik, grup ketua panitia sains, grup ketua panitia RBT. Saya dah minta semua SIC Plus. Puan Izazia, Puan Zubaida untuk Med, Puan Izazia untuk RBT, mereka semua dah kongsikan dalam grup panitia gombak masing-masing. So saya harap cikgu-cikgu tiadalah ketinggalan mengenai kertas konsep ya. Tolong buka balik kertas konsep. Ya, saya risau ada yang kadang-kadang terlepas pandang. Ada tahun lepas kita ada pengalaman sampai ketua panitia sains walaupun dalam grup mereka kata terlepas pandang pengumuman pasal ada pertandingan dan kita dah tutup tarik pertandingan, mereka kata mereka tak perasan walaupun benda tu dah 3 minggu kita letak, dah banyak kali kita sebut mengenai pertandingan ini. Jadi saya minta sangat KP-KP ke guru-guru yang ada di sini minta tanya dengan PK co-curriculum ataupun kepada KP-KP Science, Maths dan RBT ya. Sebab saya sendiri minta kepada semua SSC Plus untuk kongsikan. Jadi saya tak rasa itu ketinggalan, memang mereka dah kongsikan. Jadi cikgu-cikgu minta lah, tengoklah apa yang dikongsikan dalam grup panitia gombak. Ya, terima kasih. Faiz okey? Cikgu Faiz? Okey, tak apa. Mungkin Cikgu Faiz ada masalah. Okey, boleh tak kita teruskan dengan PT kita? Cikgu Ten okey ke? Boleh. Cikgu Ten boleh Nanti kita teruskan juga Cikgu Ten. Cikgu Nora, kita dah kongsikan tapi saya akan masukkan dalam grup Telegram. Bukan tak boleh ke share. Kita boleh share tapi saya minta cikgu-cikgu tengok juga, minta daripada KP pun boleh. Saya sebab link Telegram baru hari ni saya buka. Sebenarnya kertas konsep saya dah share minggu lepas lagi Cikgu Reka. Kertas konsep kan. Saya dah bagi share kertas konsep tu dalam grup saya, grup-grup KP. Jadi minta jugalah. Bukan saya kata tak boleh share. Jadi benda tu saya dah share awal supaya cikgu-cikgu alert dah tengok kertas konsep itu. Okay, Cikgu Tin dah bersedia.
Okey, jadi mungkin Cikgu Faiz ada masalah teknikal. Jadi kita teruskan dengan Cikgu Tin Molly. Silakan Cikgu Tin. Okey, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Dewi selaku penyelaras STEM daerah Gombak dan juga rakan-rakan guru sains, matematik ataupun RBT daerah Gombak. Selamat petang, selamat sejahtera. Saya Cikgu Tin Molly Subramanian dari SK Taman Sri Gombak 2 selaku pegawai teknik untuk STEM Talent Show. Okey, sebenarnya tahun lepas pun kita dah adakan pertandingan ini dan tahun lepas kita ada sebanyak 11 buah sekolah yang telah menyertai pertandingan ini di peringkat daerah Gombak dan Johan daerah Gombak juga telah mendapat tempat naib Johan di peringkat negeri. Okey, jadi maksudnya daerah Gombak ni ada je potensi peluang untuk maju ke peringkat yang lebih tinggi negeri dan juga harap-harap tahun ni akan adalah kebangsaan. Jadi kita teruskan dengan taklimat. So untuk STEM Talent Show, untuk cikgu-cikgu yang dah biasa, mungkin tak ada sangat benda baru tapi saya ulang jugalah. Okey, jadi pertandingan ni kita buka kepada semua murid tahap 2 iaitu darjah 4 hingga 6. Penyertaan adalah berpasukan iaitu 2 orang murid bersama 1 guru pembimbing. Jadi satu sekolah hanya hantar 1 penyertaan sajalah. Okey, harap-harap tahun ni ada lebih lah daripada 11. Okey, jadi setiap penyertaan hendaklah disertakan bersama dengan borang penyertaan yang lengkap. Okey, semua maklumat, kertas konsep, borang-borang, papan cerita, storyboard semua ni akan saya sharekan dalam grup Telegram kita untuk channel STEM Talent Show lah, sama macam tahun lepas. Dan jika cikgu-cikgu ada sebarang persoalan, boleh je tanya dalam grup dan saya akan cuba bantu secepat sebaik mungkin lah, kan sama-sama kita pun sibuk sedang bertugas kan. Jadi kita setiap sekolah kena ada 1 borang penyertaan yang lengkap. Lepas tu kena ada 1 borang pengisytiharan alatan dan bahan, iaitu apakah senarai barang dan alat radas apa saja yang cikgu akan guna sepanjang pertandingan itu. Semua sekecil-kecil tisu pun perlu declare lah pengisytiharan tu. Dan kena sediakan 1 papan cerita storyboard. Dan juga pastikan anak murid yang dipilih itu telah mendapat kebenaran ibu bapa. Segala dokumentasi untuk bawa mereka keluar daripada sekolah perlu dipatuhi prosedurnya. Dan juga pastikan murid tersebut adalah murid warga negara Malaysia. Okey, itu syarat penyertaan yang basic lah cikgu. Okey, jadi format pertandingan pula. Okey, apa saja kandungan daripada DSKP tahun 1 sampai tahun 6, subjek STEM. Subjek STEM itu adalah sains, matematik dan juga RBT. Kalau RBT daripada 4 hingga tahun 6 lah. Okey, nak ambil topik sains tahun 1, nak ambil topik matematik tahun 3. Boleh je gabungkan semua itu dan buatkan 1 persembahan yang menarik. Okey, jadi rujuklah DSKP tahun 1 hingga tahun 6 untuk subjek STEM ini. Okey, papan cerita persembahan hendaklah disediakan sama ada dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu. Salah satu bahasa lah, jangan kedua-dua bahasa, tak boleh. Okey, dia kena 1 bahasa sahaja yang dipilih. Okey. Lepas tu jangka masa persembahan ialah tidak melebihi 15 minit. Sekejap lagi next slide saya akan tunjukkan apa tempoh masa yang tepatnya. Okay, jadi dalam tempoh masa 15 minit itu murid dikehendaki mempersembahkan 2 demonstrasi. Ada 2 tapi dia saling berkait lah kan. Pandailah cikgu nak buat susunan flow-nya. Okay, masa yang diberikan adalah 10 minit sebenarnya. 3 minit pertama untuk persediaan peralatan dan bahan nak susun atur semua tu. Dan 2 minit akhir adalah untuk mengemas alatan dan bahan-bahan. Nak turun pentas. Jadi itulah yang dikatakan jumlahnya 15 minit. Tapi sebenarnya persembahan itu hanyalah selama 10 minit. Okay, jadi di sini boleh lihat paparan skrin untuk loceng yang akan dibunyikan. Okay, loceng yang pertama L1 menunjukkan masa bermula. Okay, L2 selepas akhirnya 3 minit iaitu dah siap alat semua tu 3 minit loceng kedua. Dan bila loceng 2 dibunyikan bermaksud persembahan murid itu bermula. Iaitu selama 10 minit. Loceng ketiga akan dibunyikan pada
minit ke-12, petanda masa persembahan berbaki 1 minit. Maksudnya baru mula sini kan. Lepas loceng pula maknanya 9 minit selepas loceng kedua tu akan ditekankan loceng sekali untuk mengingatkan peserta bahawa tinggal lagi 1 minit sahaja. Dan loceng keempat akan dibunyikan pada minit ke-13 menandakan masa persembahan tamat. Murid kena berhenti buat persembahan. Tak boleh sambung ke 2 minit yang akhir ni, tak boleh. Okay, mereka mesti berhenti. Walaupun tak sembah habis, mereka kena berhenti dan mereka mula mengemas alat dan bahan pada 2 minit yang berbaki ini. Jadi bila loceng yang kelima dibunyikan sebanyak 2 kali, maksudnya masa mengemas tamat. Katakan masih lagi tak habis kemas apa semua, jadi dari segi penilaian markah nanti akan ada sedikit penjejasan. Okay? Next, berkaitan dengan storyboard ya. Okey, pautan storyboard hendaklah dimuat naik melalui Google Form yang akan disediakan. Okey, nanti itu saya akan maksudkan dalam kita punya grup Telegram lah. Okey, peserta tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitif seperti keagamaan, perkauman dan politik dalam persembahan. Even dalam bentuk lawak ke apa pun tak boleh. Peserta hendaklah memakai pakaian yang kemas, sopan dan bersesuaian. Pemakaian kostum mengikut daya kreativiti masing-masing dan tidak mengganggu kelancaran persembahan. Pemakaian adalah bebas cikgu, cuma pastikan dia kemas, sopan, sesuai dan kalau boleh memang kita tak naklah ada lencana sekolah. Sebab hari tu pergi peringkat negeri pun semua wakil daerah tidak dibenarkan memakai yang ada lencana sekolah. Jadi terpaksalah cari vest yang tak ada lencana sekolah dan sebagainya lah. So saya faham kekangan itu, tapi terpaksalah akur dengan peraturan itu. Jadi cikgu pandai-pandailah jangan bagi nampak logo sekolah ataupun vest apa-apa yang ada nama sekolah dan lencana sekolah. Kita tak nak. Nak pakai kostum boleh yang bersesuaian dengan persembahan yang akan dibuat oleh peserta cikgu. Cuma pastikan kostum itu tidak mengganggu mereka buat aktiviti dan sebagainya. Okey, peserta tidak dibenarkan menggunakan bahan yang berbahaya, mudah terbakar. Kalau macam pisau ke apa, masa tu nak guna tak sesuai lah cikgu. Okey, mudah terbakar, meletup atau beracun. Peserta wajib mengisi borang pengisytiharan peralatan atau bahan. Dia ada lagi satu borang untuk isytiharkan peralatan cikgu. Jadi yang ini saya akan minta soft copy dan juga perlu bawa hard copy-nya sebab dia perlu disahkan oleh pentadbir sekolah masing-masing. Jadi pada hari kejadian pertandingan itu perlulah dibawa borang tersebut. Guru pembimbing bertanggungjawab memastikan persembahan yang dijalankan adalah selamat dan mematuhi syarat-syarat pertandingan. Okay, untuk storyboard pula, papan cerita ada dia punya formatnya, iaitu untuk font dia adalah Arial, size 12, spacing dia double spacing. Okay, dan persembahan mestilah hasil karya peserta sendiri dan tidak diplagiat daripada internet atau sumber-sumber lain. Saya tahu cikgu, dekat YouTube ada banyak. Okay, even yang peringkat kebangsaan punya pun ada, dekat TikTok pun ada. Janganlah ambil bulat-bulat. Sebab katakan cikgu menang dekat peringkat daerah sebab kita tak dapat detect cikgu dah menang, tapi cikgu dah menang, cikgu pergi negeri, dekat situ boleh didetect sebab cikgu tak boleh ubah sepenuhnya bila jadi wakil daerah kan. Jadi cubalah buat, nak ambil idea daripada YouTube, internet boleh, tapi pastikan ia adalah masih lagi original, cikgu ubah sesuai ikut kesesuaian. Jangan diambil bulat-bulat 100% daripada sumber lain cikgu ya. Tolong pastikan. Okey, keperluan pertandingan ini adalah untuk pengelola. Saya sebagai sekolah tuan rumah, kami akan sediakan peralatan-peralatan yang diperlukan. Sebab yang lain semua cikgu sendiri yang bawa. Okay, kami tak akan sediakan mikrofon ke, kami cuma akan sediakan bilik yang tempat lokasi pertandingan yang murid bila buat persembahan, hakim boleh dengar dengan jelas. Kami tak akan sediakan mikrofon ke apa, sebab untuk elakkan isu tiba-tiba technical issue, ada sekolah mikrofon dia berfungsi elok. So kalau cikgu nak bawa portable mikrofon untuk peserta cikgu, terpulang kepada cikgu. Kalau kata anak murid saya boleh bercakap dengan kuat,
jadi tak perlukan mikrofon pun terpulang kepada cikgu. Kami tak akan sediakan mikrofon cikgu untuk elakkan masalah. Sebab ini daripada negeri mereka memanglah sediakan kan. Jadi kami di peringkat daerah untuk sekolah kami tak sediakan. Cikgu bolehlah usahakan. Okey, next proses penilaian. Okey, tahun ni satu je penambahbaikan yang akan dibuat ialah tahun lepas kita ada hakim seramai 3 orang. Okey, tapi tahun ni negeri di peringkat negeri telah dinyatakan perlu ada 5 orang hakim, iaitu 1 hakim daripada bidang bahasa, 1 hakim daripada bidang persembahan dan 3 orang hakim dari bidang STEM. Jadi kami akan usahakanlah untuk dapatkan 5 orang hakim sebab bakal nanti di peringkat negeri pun 5 orang hakim juga. Jadi mereka ada pengkhususan masing-masing bidang masing-masing untuk diberi markah. Okey, kriteria pemarkaan pula. Okey, cikgu boleh lihat sini pemilihan kandungan iaitu pengetahuan 25 markah. So banyak markah dekat pengetahuan cikgu. Aplikasi 15 markah, ini pun dah 50 markah cikgu. Impak dan keaslian 5 markah, 5 markah. Untuk persembahan pula, kreativiti dan inovasi dapat 15 markah. Susun atur 5 markah. Susun atur maksudnya cara semua peralatan bahan disusun atur elok di meja yang kami sediakan. Kami akan sediakan satu meja makmal sama ada meja makmal sains ataupun meja bengkel RBT kan. Jadi sebesar itu meja itu kami akan sediakan untuk anak murid susun. Jadi kalau susun atur tu nampak macam kelang kabut kan. Jadi hanya susun atur tu tak adalah sangat markahnya. Kelancaran persembahan 5 markah dan durasi 5 markah. Sebab tu sangat penting semasa buat latihan dengan murid, pastikan tempoh masa itu dipraktikkan betul-betul lah 3 minit pertama untuk persiapan. Katakan 3 minit pertama untuk persiapan peralatan kan. Tapi dah siap dalam 1 minit setengah ataupun 2 minit dah siap. Tunggu sahaja sampai habis 3 minit itu. Kami tak perlulah kata kalau 3 minit kena 3 minit sepenuhnya, tidak. Dah ready semua, tunggu je sampai minit yang seterusnya lepas 3 tu baru mulakan persembahan bila dengar bunyi loceng. Okey, penyampaian pula dari segi bahasa dan pertuturan 5 markah. Pastikan cikgu hanya 1 bahasa digunakan. Okey, kalau bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau bahasa Inggeris sepenuhnya. Jangan campur aduk kecuali kalau ada terma yang hendak diterangkan dalam bahasa lain, katakan bahasa persembahan bahasa Melayu, tapi tiba-tiba ada terma yang nak dicakapkan dalam bahasa Inggeris, sebut dan berikan maksudnya dalam bahasa Melayu semula. Macam tu dibenarkan. Ekspresi dan gaya perlu ada, keyakinan murid 5 markah dan nilai murni diterapkan melalui persembahan ini juga diberi markah sebanyak 5 dan jumlahnya akan jadi 100 markah. Okey. Jadi untuk papan cerita pula, ini adalah contoh borang. Nanti saya akan berikan dalam bentuk Word supaya cikgu-cikgu bolehlah type masuk, edit sendiri. Okey, dalam ni perlu ada nama kumpulan, tajuk persembahan, apa tema yang dipilih, senarai barang peralatan yang digunakan. Lepas tu konsep persembahan. Konsep persembahan ni bermaksud adakah dia sebagai musical, persembahan musical ataupun berbentuk eksperimen, demonstrasi ataupun hanya bercerita kan. Ada banyak jenis kan. Jadi jenis persembahan itu boleh dinyatakan dan isi persembahan, the content. Apa murid akan buat bermula dari minit pertama ke 10 tu. Yang 10 minit persembahan itu apakah murid akan buat satu persatu, perlu diperjelaskan dengan detail supaya hakim tahu sebenarnya apa yang murid buat di hadapan itu adalah apa yang dah ada dalam storyboard papan cerita. Jangan lain di papan cerita dan lain yang dipersembahkan oleh murid. Itu tidak sepatutnya berlakulah. Okey, itu ialah papan cerita. Dan ini adalah borang pengisytiharan alatan dan bahan. Ini juga saya akan berikan soft copy dalam grup nanti. Dan borang ini mestilah cikgu boleh lihat di sini tanda tangan guru pembimbing dan juga tanda tangan guru besar ataupun PK co-curriculum bersama COP sekolah perlu dibawa pada hari pertandingan. Okay, untuk makluman cikgu, pertandingan STEM Talent Show kita akan buat pada 30 April hari Khamis di SK Taman Seri Gombak 2.
Okey, dan bayarannya sebanyak RM50. Maklumat itu akan diberitahu oleh Cikgu Dewi dan juga melalui surat ke sekolah masing-masing. Jadi rajin-rajinlah tanya kepada PK Koko dan bincanglah apakah pertandingan-pertandingan yang hendak disertai supaya semua pengurusan dan sesi latihan boleh berjalan dengan lancar. Okey, jadi di sini saya tunjukkan juga rubrik pemarkahan. Ini pun saya akan sharekan dalam grup nanti. Untuk kreativiti dan inovasi saya dah kata maksimum 15 markah dan setiap rubrik ini memberi penerangan tentang markah tersebut. Okey, susun atur. Jadi saya bacakan yang terbaik punya lah. Okey, untuk susun atur, aturan persembahan yang terancang dan tema-tema ada berkaitan. Okey, lepas tu untuk kreativiti dan inovasi, kaedah penyampaian yang amat berkesan, gabungan dua atau lebih teknik penyampaian, penggunaan alat bantu kreatif, penggunaan alat bantu yang amat sesuai dengan penyampaian, impak hubungan antara peserta dengan audiens, maknanya sentiasa ada eye contact dan sebagainya lah. Okay, kelancaran, markah penuhnya ialah 5, penyampaian lancar dan tersusun, penyampaian tidak terganggu oleh masalah bahasa, penyampaian tidak terlalu laju atau terlalu perlahan. Untuk durasi, penyampaian tepat dalam masa 10 minit. Terdapat 2 demonstrasi yang berjaya dipersembahkan dengan lengkap. Itulah penerangan untuk markah yang tertinggi lah untuk setiap itu mengikut rubrik, dan saya akan berikan semua maklumat ini dalam grup kemudian nanti. So, itu saja setakat ni penerangan untuk STEM Talent Show. Ada apa-apa soalan ke? Cikgu Tin, setakat ni ada 3 buah sekolah je daftar untuk STEM. Okey, setakat ni ada 3 sekolah yang telah daftar. Terima kasih, tahniah. So maksudnya dah ada. Kalau tak ada sekolah lain yang daftar, so 3 ni je lah, yang 1, 2, 3 ya. Okey, saya harap akan ada lebih banyak penyertaan cikgu, sebab ini bila kita daftarkan anak murid kita, mereka terus dapat markah PHJSK peringkat daerah. Ini untuk bantu murid. Jadi cikgu juga boleh pilih, cikgu boleh pilih ya untuk murid ni, walaupun murid tahap 2, nak ambil seorang murid tahun 6, tahun 5 ataupun tahun 4, tahun 6, boleh je gabung. Dia tak semestinya aliran yang sama cikgu. Cikgu boleh gabung. Mungkin cikgu nak buat pelapis. Tahun lepas kita ada 11 sekolah yang menyertai, so harap akan adalah yang lebih ramai. Ada lagi cikgu soalan? Buat masa sekarang dalam grup KP Science kita dah ada Google Form yang menerangkan yang untuk cikgu-cikgu daftar dahulu. Jadi bolehlah daftar dahulu. Macam booking tempat lah kononnya kan, tapi bayaran belum lagi. Tarikh untuk STEM Talent Show adalah 30 April cikgu. 30 April di SK Taman Sri Gombak 2. Cikgu Tin, saya dah Bolehlah. sampaikan tarikh dengan bayaran dalam grup Telegram. Mereka boleh tengoklah surat ebahan mengenai bayaran semua. Okay, mintalah semua. Okay, ada soalan boleh tanya Cikgu Tin. Lepas tu Cikgu Tin dah ingatkan berapa orang murid kita kena daftar untuk STEM Talent Show? 2 orang murid, 1 pasukan, 2 murid, 1 guru pembimbing. Ada soalan Cikgu Tin. 1 pasukan je ke boleh hantar? 1 sekolah? 1 sekolah, 1 pasukan sahaja. 1 sekolah, 1 pasukan untuk STEM Talent Show. Sebenarnya untuk setiap pertandingan pun, setiap sekolah hanya hantar 1 pasukan. Katakan nak masuk inovasi, 1 pasukan, STEM Talent Show, 1 bridge building, 1, semua pun 1 je cikgu. Ini pun dah banyak cikgu, sebab kita ada sebenarnya 6 competition kan. Jadi kalau cikgu nak hantar lebih daripada 1, wow, dahsyat tu. Jadi cukuplah cikgu pilihlah yang terbaik. Mungkin di sekolah cikgu ada beberapa tim yang boleh buat STEM Talent Show. Tapi cikgu pilihlah yang terbaik untuk didaftarkan untuk masuk pertandingan peringkat daerah cikgu. Baik cikgu, ada lagi soalan? Mungkin soalan Itu boleh saja. ditanya dalam grup Telegram kan? Boleh je Cikgu? tanya dalam grup. Kita nak pantas sikit kan. Dah petang-petang ni. Okey, terima kasih. Semoga ramai yang akan masuk dan dapat tempat lah. Good luck. Lepas ni good. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Tin Molly atas penerangan mengenai STEM Talent Show. Okay, saya ulang perkara yang sama. Saya nak ingatkan cikgu-cikgu. Kami nampak ada sekolah yang daftarkan sehingga 3 orang dalam 1 pasukan. Okay, untuk 3 orang tu hanya untuk 2 pertandingan sahaja.
iaitu bridge building dan satu lagi untuk IoT Innovator of Tomorrow. Jadi untuk pertandingan lain hanya 2 orang peserta sahaja. Okey, mungkin ada 3 nama untuk diisi tapi cikgu isi ikut pertandingan. Kalau cikgu masukkan untuk pertandingan STEM talent show, cikgu isi untuk 2 peserta sahaja. Yang satu tu cikgu abaikan. Sama juga kalau Water Rocket Challenge, 2 sahaja bukan 3. Walaupun ada nama untuk 3. Yang 3 tu adalah untuk pertandingan bridge building dan IoT Innovator of Tomorrow. Saya harap cikgu-cikgu dapatlah betulkan mungkin ada PT akan hubungi kepada sekolah-sekolah yang daftar lebih daripada 2 orang dan ada juga sekolah daftar 2 kali. Jangan. Kami dah trace tadi 2 kali cikgu sekolah tu daftar. Jadi mintalah jangan ingat 2 kali daftar kita tak nampak. Memang kita nampak macam mana cikgu daftar tu semua nama-nama sekolah naik. Jadi mohonlah jangan daftar 2 kali sebab mengenai pertandingan yang seterusnya kita pergi kepada Cikgu Faiz. Bersedia boleh? Yeay, berjaya. Okey, silakan Cikgu Faiz. Dah tu, dah share. Terima kasih semua. Boleh Maaf. share slide kot. Dah dapat Nampak tapi kecil. Tak So apa, nanti share. saya buat slide. Slide show. Slide. Terima kasih kepada pengurus ketua pembantu pengurus teknik, rakan-rakan pengurus teknik, ketua-ketua panitia dan rakan-rakan guru. Baik, saya teruskan kepada Water Rocket Challenge. Boleh nampak semua? Nampak. Nampak Okey. Sekejap saya buka. Mungkin ada yang tak kenal saya Sorry slow sikit line sekolah ni. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bentang tentang Water Rocket Challenge di mana roket air, pertandingan roket air ni hangat orang kata dah penuh, kuota dah penuh selama 20 sekolah, sebanyak 20 sekolah. Kita dah tutup petang tadi. Okey. Untuk target pasukan 2 murid dan seorang guru pembimbing. Kelayakan daripada tahap 2 iaitu tahun 4 hingga tahun 6. Okey, kita akan lancarkan roket air sasaran dan roket payung terjun beban. Payload lah, payload terlecuk payload. Okey, di mana roket air sasaran ni sebanyak 60%, 90 markah dan roket payung terjun beban ni 40 markah. Okey, maaf satu hari pelancaran sahaja bukan 2 hari. Satu hari. Sebab apa kita tak buat 2 hari? Sebab kekangkan masa. Jadi hari pertama tu kita ubah kepada 3 minit penghantaran video pembuatan roket air. Maksudnya nanti saya akan bagi link untuk semua sekolah, 20 sekolah ni hantar video selama 3 minit dari segi pembuatan roket air ni. Okey. Satu saja Okey. Manakala kemudian hari pertandingan tu kita akan lancarkan roket air sasaran sebanyak 2 kali percubaan. Okey, kemudian disuli dengan roket payung terjun beban. Ini 1 kali percubaan sahaja. Tapi kalau ikut JPN, hari pertama tu dia diberi masa 4 jam untuk buat roket air sasaran dan roket air berbeban. Maksudnya 2 buah. Setiap tu 2 buah. Maksudnya 2 buah roket air sasaran, 2 buah roket air payung terjun beban. Kemudian hari kedua tu baru lancarkan 60 meter dan 70 meter. Tapi mandakan kita kekangan masa, jadi saya buat untuk jarak 70 meter saja dengan 2 kali percubaan bagi roket air sasaran. Manakala untuk daerah payung terjun beban 1 kali percubaan saja. Okey, macam biasa. Okey, ini adalah spesifikasi roket. Okey, di mana gunakan botol plastik 1.5 liter. Ni saya nak khusus ke botol air mineral 100 plus ataupun Coca-Cola saja. 2 tu saja dibenarkan. Ini untuk kita pilih secara adil lah.
Tak nak ada yang datang-datang botol mineral. Tak nak. Sebab apa? Sebab ada dia punya tekanan-tekanan yang tak boleh. Jadi kita guna botol air Coca-Cola ataupun 100 plus sahaja. Dengan berkapasiti 1.5 liter sahaja. Okey, kemudian sayap, jarak sayap maksimum 200 mm, 20 cm lah. Okey. Kemudian antara muka pelancar ketinggian daripada nozzle sayap tu 45 mm tu. Boleh nampak daripada nozzle ni sampai ke sayap ni, bawah sayap ni 45 mm, antara sayap ke sayap ni 200 mm. Okey, seterusnya. Okey, seperti biasa dua kategori yang saya terangkan tadi. Yang pertama kategori sasaran, di mana kita akan sasarkan pada jarak 70 meter dengan 2 kali percubaan. Untuk tekanan pam angin, tekanan maksimum dihadkan 60 PSI. Itu tekanan lah. Maksudnya jangan lebih. Kalau lebih, kalau hakim nampak lebih, maka dibatalkan. Okay. Yang kedua, kategori berbeban. Okay, payung tuja berbeban. Pihak juri pihak hakim akan beri telur mentah grade A, okay, sebagai beban. Okay, tak perlu bawa telur, takut telur rebus. Kemudian dihadkan untuk tekanan maksimum sebanyak 70 PSI. Okay, tekanan 70. Jangan lebih lah daripada 70 tu. Okay. Ini adalah tapak pelancaran bagi roket air sasaran. Okay, 70 meter. Okay, 2 kali pelancaran supaya saya sebutkan. Untuk tapak pelancaran, SMK Rawang disediakan dua tapak pelancaran di mana kita akan lepaskan satu persatu lah. Maksudnya dua tim tu akan ready, akan bersedia di tapak pelancaran tu, mana kita akan hakim akan lepaskan satu persatu. Okay. Pelancar roket SMK Rawak akan sediakan. Okay, tak perlu bawa lah pelancar roket sebab kita nak jadikan sebagai pemalas saja. Okay, masa untuk bersedia di tapak pelancaran tu selama 3 minit. Okay, 3 minit. Okay, hakim akan kira lah. Jika maksimum, kita akan consider lah kat sini. Kalau maksimum, kalau di peringkat negeri, dia akan gagal. Okay, dia akan disqualified. Okay. Untuk sasaran ada pertanyaan? Tak ada? Ada. Ya? Tak ada? Pelancar roket tu, Cikgu Faiz. Pelancar roket tu jenis yang macam mana? Saya boleh tahu. Takkan nanti tak sama dengan yang sekolah punya. Pelancar roket. Jenis pelancar roket. Pelancar roket. Sebab tu saya kata gunakan hanya botol Coca-Cola ataupun 100 plus saja. Selain daripada tu tidak dibenarkan. Sebab muncul pelancar roket tu hanya sesuai dengan muncung botol air berkenaan je. Dia yang apa ni, yang besi yang macam pembekal bagi ataupun yang pipe PVC dia. SMK Rawang dia bagi yang JPN khas kan. Yang ada tripod tu. Yang ada tripod. Yang tripod. Rasa dalam 2,000 kot kalau tengok kat Shopee tu. Dia punya tu. Sebab kami kat sekolah pakai yang pipe PVC tu, tak pernah lagi yang pakai Yelah yang tu. Kita guna tu. Tapi kita nak jadikan sebagai pemalar. Tak nak bagi adil. Jadi SMK Rawang cadangkan memang dia gunakan yang benda tu. Dua pelancar roket tu saja. Kalau macam budak kami, negeri pun dia guna sama juga. Okay. Kalau budak kami yang tak reti nak pakai yang jenis macam tu, pada hari kejadian tu kami boleh belajar, boleh tunjukkan cara tak nak pakai benda tu. Saya pakai juga. Tak berapa dengar. Sekolah bising. Sekali lagi Cik Izzat. Kalau budak saya, dia tak pernah pakai yang tripod tu, masa hari pertandingan nanti, boleh belajar ataupun praktikkan dahulu tak macam mana cara nak gunakan pelancar tripod? Tengok masa. Kalau datang awal kita boleh benarkan sebab
yang pembantu pun saya bedah hakim ada murid-murid sekolah tu jugalah. Murid-murid SMK Rawa akan membantu. Okey. Ya. Okay, saya teruskan dengan payung Cikgu Faiz, saya. Cikgu Faiz maaf. Okay, so Cikgu Faiz confirm pelancar tu memang sekolah ataupun host akan sediakan, betul lah? Ya, host akan sediakan. Okay, lagi satu soalan yang kedua. So kita bagi 2 kali target untuk shoot 70 meter kan? Betul. So macam tahun lepas cikgu buat purata. So tahun ini macam mana dua-dua sasaran tu kita jadikan purata kan ataupun ambil satu yang terbaik saja? Okey, nanti saya terangkan kejap lagi. Boleh? Tetap makan. Okey, masih. Okey, masih. Masih you. Okey. Okey, kita pergi kepada roket air, roket payung terjun berbeban, payload, parachute payload. Okey, yang ni macam biasa, maksimum, tekanan maksimum 70 PSI. Okey, masa bermula sebaik pelancaran, maksudnya kita akan lancarkan. Okey. Ini yang penting lah. Maksudnya kita akan kira payung terjun mesti terbuka. Maksudnya bila sampai ke atas, payung terjun mesti terbuka. Kalau tak terbuka, dianggap gagal walaupun dia ambil masa yang lama dan sebagainya. Tapi selalunya kalau payung terjun ni tertutup, tak terbuka, memang dia akan cepatlah turun. Tapi kita nak bagi adil, kalau payung terjun tak terbuka, maksudnya memang kita tak akan kira lah dia punya markah tu. Okay. Okay. Seterusnya, catatan masa lah. Catatan masa yang terpanjang lah kita ambil. Okay. Kalau masa tamat jika jatuh, tersangkut, hilang atau melebihi 15 minit. Masa tamat maksud waktu tu lah kita akan tengok. Okay, dan waktu pendaratan, pastikan telur tu mendarat tanpa rosak lah. Kalau tanpa rosak, kita akan dapat full mark ataupun 8 markah. Okay. Dan mesti mendarat dalam zon yang ditetapkan. Tapi kalau kita boleh consider, kalau di luar zon, kita akan tengok macam mana, hakim akan tengok. Tapi rasa macam tak ada masalah, cuma akan dikurangkan markah. Itu sahaja. Okay, ni tak ada masalah. Okay, ini adalah pemarkahan. Kategori sasaran 60 markah. Okay. Pada jarak 70 meter, dia akan dikira sebagai purata lah. Maksudnya, jarak pertama dengan jarak kedua, kita akan puratakan dia, kita akan tengok ranking yang terbaik. Ranking di situ kita akan nilai. Okay. Yang kedua, ini adalah pecahan markah bagi payung terjun berbeban. 25% masa di udara. Okay. 8% sekiranya telur baik, telur tak pecah. Okay. Ketepatan zon. Zon 7%. 7 markah kalau berada dalam zon tu. Okay. Kalau di luar zon, kita akan kurangkan sedikit. Okay. Alright, kita pergi kepada ini adalah peringatan untuk semua. Okey, kunci utama pasukan juara bukanlah yang mempunyai satu roket terbaik, tapi yang paling konsisten. Maksudnya antara purata tu konsisten dalam kedua-dua sasaran tu. Yang kedua, risiko kritikal. Banyak yang hilang markah akibat telur pecah. Okey, payung terjun tak terbuka. Okey. Dan jika markah kesusahan 60-40 terikat, juara mutlak ditentukan oleh catatan jarak keseluruhan terbaik dalam kategori sasaran. So kita akan tengok dari segi itulah kalau ada yang sama. Okay, ini saya sediakan sesi soal jawab. Okay. Ada yang tanya, mungkin ada tanya lah. Saya bagi jawapan dulu. Boleh ke bawa pam auto? Tak boleh lah. Kita guna pam angin yang disediakan oleh pihak penganjur. Okay. Pihak penganjur akan sediakan roket air dan pam angin. Yang kedua, kiraan markah. Bagaimana kiraan markah? Kita ambil purata 2 kali percubaan bagi roket sasaran. Okay. Jika roket keluar daripada zon, dianggap gagal ke? Bagi roket sasaran, keluar daripada zon, dianggap gagal. Dan markah tidak diberikan. Okay. Bagi roket berbeban, markah akan diberikan sekiranya keluar zon. Tapi tak penuh lah. Okay. Soalan yang keempat. Peserta perlu melancarkan roket bagi kedua-dua kategori. Ya, memang. Kena kedua-dua kena sertai. Maksudnya 2 kali percubaan sasaran, 1 kali percubaan payung terjun berbeban. Okey, adakah soalan yang kelima, adakah parachute payload, kapsul dan beban tu terasing atau kekal bersama? Maksudnya roket dengan payload tu perlu terasing. Maksudnya payung terjun sekali dengan beban
dan akan terpisah daripada roket selepas dilancarkan ke atas. Okey, yang keenam, soalan keenam, boleh ke kapsul beban ni ditutup penuh? Boleh ikut kreativiti masing-masing asalkan menggunakan straw, span dan selotip. Tiga perkara ni, tiga bahan ni perlu guna untuk kita buat payload tu. Alright. Sorry. Seterusnya soalan yang ketujuh. Apa yang perlu dibawa oleh peserta? 2 roket sesaran. Ni in case. Satu lagi saya nak pesan, kena bawa 2 roket sesaran. Sebab apa? Sebab kita akan lancarkan 2 kali percubaan dengan 2 roket yang berlainan. Sama juga dengan negeri pun sama. Kena sediakan 2 roket sesaran, 2 roket payung terjun. Cuma 2 roket payung terjun ni kita sebagai standby sajalah. Kalau payung terjun rosak dan sebagainya, kita boleh gunakan yang reserve punya lah. Okay. So peserta perlu bawa 2 roket sesaran, 2 roket payung terjun berbeban, air lah. Air pun kita akan sediakan, cuma bawa juga air lah. Okay. Stand roket untuk simpanan roket dan topik keselamatan. Bila nak lepaskan roket payload tu, selalunya ada yang payung terjun gagal, jadi dia akan jatuh atas kepala, jadi bahaya kat situ. So suruh murid bawa topi keselamatan. Okey, soalan yang ke-8. Boleh buat bantahan ke guru pembimbing ni? Banyak yang tahun lepas banyak yang buat bantahan tapi keputusan kita ikut purata jarak dengan masa saja. Okey, yang tahun lepas. Jadi tak boleh lah. Keputusan adalah muktamad, hakim yang dilantik akan beri markah seadil-adilnya. Tahun ni kita tambah baik dengan kita gunakan sebagai pemalar roket air tu. Stand roket pelancar roket dengan satu lagi apa panggil? Telur tu lah. Telur grade A. Okey. Jika peserta menarik diri, sekolah menarik diri dari pertandingan, boleh kembalikan wang pendaftaran ke tak? Tak boleh wang pendaftaran tidak akan dikembalikan kepada sekolah. Okey. Sejurus selepas telah di back in. Okay, ini adalah tarikh-tarikh penting. Okay. Maaf bagi sekolah-sekolah yang lain sebab kuota 20 sekolah sudah penuh. Okay. Hari pelancaran roket pada 29 April diharapkan dapat sampai sebelum pukul 8 pagi lah. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak habis sebelum 1:30 petang tu. Okay. Tempat di Padang SMK Rawang, Padang Sekolah. Okey. Untuk pemerkahan kita tengok lagi. Sekejap Boleh nampak ke kata konsep ni? Nampak. Nampak sebab tadi nak entire screen, saya terpaksa guna yang online dia. Cikgu Ceria ada soalan sekejap ya. Ada soalan ke? Ada. Ada yang angkat tangan sana. Okay, boleh. Habiskan dulu. Faiz habiskan dulu nak tunjuk tu. Pemarkahan dan after that kita pergi kepada soalan. Kalau soalan banyak sangat boleh bawa ke Telegram lah. Sebab kita ada 2 orang lagi PT. Sorry. Okey, ini adalah pemarkahan. Kalau kita tengok dari segi ranking, kalau markah penuh adalah 60. Kemudian kalau ranking kedua, kita tengok dari bagi sasaran tu, dia ada dah markah-markah yang telah ditetapkan. Jadi tak ada query lah kat sini. Okey. So ini adalah markah-markah dia untuk sasaran. Okey, kemudian untuk yang payung terjun beban 40%, okey. Kedudukan yang paling tinggi, yang paling lama, kita dapat full mark lah 25 markah ni. 25 untuk tanpa yang betul pecah lagi. Ni masa 25.
25, 20, tengok. Kedudukan sekolah-sekolah ni kita akan tengok masa. Okay. Okay, ada apa pertanyaan Itu saja saya rasa. Ada. Cikgu Effendi. Tanya cikgu. Cikgu Faiz. Ya, saya. Nak pastikan tentang pelancar tu wajib guna daripada penganjur kan? Betul. Jadi sebabnya pelancar tu satu benda yang penting dalam nak target sasaran tu. Jadi pelancar yang digunakan tu ditetapkan sudut ke atau macam mana? Sudut dia kita boleh tengok tak? Sebab nak berlatih kat sekolah sudutnya, tekanannya kan. Sebab bila sampai kat sana, murid tak pernah guna. Jadi kadang-kadang dia nak adjust benda tu. Faham tak? Ya, betul. Pelancar tu saya akan confirmkan dengan SMK Rawang sebab dia yang saja sebab tempat tu pun dibuat oleh pertandingan water rocket untuk sekolah menengah. Jadi kita gunakan sama je. Cuma untuk sudut tu saya akan confirmkan balik, saya akan maklum dalam Telegram masa tak soalan tu. Okey, terima kasih. Cuma satu lagi, sekolah yang ada tiga peserta ni. SJKT Batu Arang, SK Kelanggit, SK Sungai Pusu, SJKT Bukit Darah dan SK Taman Setia. Ada 3 peserta. Diminta nanti maklum pada saya untuk confirm 2 orang peserta je. Nanti maklum dalam Telegram. Cikgu Faiz, lepas tu ada soalan dalam chat ni. Ada yang tanya, rakaman video tu adakah 3 minit untuk 2 roket? Satu saja. Satu saja. Roket sasaran saja. Satu roket sasaran saja 3 minit kan? Okey. So itu soalan yang ada dalam ni lah. Okey dah. Hai Cikgu Faiz. Ya, Cikgu Arumugam. Cikgu, maaf. Macam tadi launcher tu, kalau launcher cekai-cekai, cikgu pun boleh handle. Ini launcher sampai 2000. Saya takut nanti budak tak ada pengalaman untuk mengendalikan. Kalau buat macam slot untuk macam refresh untuk budak-budak dengan cikgu-cikgu, senang untuk kita. Saya takut nanti masa kejadian tu, murid akan mengambil masa termasuk dengan cikgu. Saya rasa tak ada masalah sebab benda tu dia pasang, dia just guna dia punya macam brake yang basikal tu, brake basikal. So at least boleh dapat dah nombor, at least boleh dapat dah video ke ataupun foto launcher tu. Nanti saya akan maklum dalam Telegram. Saya akan sahkan di sana, saya akan maklum dalam Telegram. Okey, juga sebab tahun lepas kita bawa launcher sendiri kan. Ya, sebab launcher sendiri tu kita dah ada pengalaman, so kita dah set dan sebagainya. Ini bila launcher disediakan oleh organizer, kita takut tak tahu macam mana dan sebagainya. Ya, macam kita nak buat persediaan ke negeri. Jadi launcher negeri dia akan standby. Jadi kita tak nak guna launcher sendiri. Sebab launcher sendiri ni dia macam boleh bias kat situ. Jadi kita guna launcher untuk terus. Okey, boleh. Boleh tak kita buat macam trial dulu sebelum kejadian? Boleh, nanti saya maklum pada hakim lah. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, sama. Okey, ada lagi soalan? Saya rasa tak ada. Nanti kalau ada soalan, cikgu-cikgu boleh tanya, betul tak? Dalam boleh tanya sikit. Ada lagi pertandingan lain. Saya akan bagi gambar pelancar dalam Telegram nanti. Okay? Ya. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih Cikgu Faiz atas masa Cikgu Faiz. Jadi siapa-siapa yang masih ada, jangan keluar lagi. Nanti saya akan bagi link kehadiran kepada cikgu-cikgu. Link kehadiran disediakan oleh PPD itu sendiri, PPD Gombak. Jadi nanti itu buktilah cikgu ada hadir. Jadi mudahlah untuk kita tahu siapa yang hadir waktu taklimat. Okey, baiklah sebelum kita ni pergi ni, saya harap cikgu-cikgu dah join grup Telegram yang saya dah share link di sini. Okey, dan saya dah share pun surat maklumat mengenai pertandingan dan cara pembayaran. Tolong cikgu-cikgu masuk dalam link yang diberikan dan tolong buka surat yang saya bagi dalam grup Telegram itu, dan harap cikgu-cikgu peka dengan bayaran dan tarikh yang ditetapkan. Okay, jadi tanpa melengkapkan masa, sekarang kita pergi kepada Robot Battle Challenge.
Okey, saya jemput Cikgu Aziz. Dulu. Saya yang nak share kan? Betul tak? Ya, ya betul. Sekejap ya. Saya share slide untuk cikgu lah ya. Okey, saya tengah share. Okey. Cik Aziz nampak ke? Nampak. Okey, saya harap yang lain pun nampak apa yang saya share di sini slide. Okey, sekejap. Alright. So cikgu boleh mula? Okey, terima kasih Cikgu Devi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk Robot Battle Challenge ni dia rasanya lebih kurang sama je macam tahun-tahun sebelum ni pun. Jadi tak ada apa-apa perubahan rasanya. Okey, next slide. Okey, misi utama ni macam dalam kertas konsep lah, dia untuk memahirkan murid dalam pengaturcaraan. Lepas tu kalau ada masalah strategi dekat dalam gelanggang semasa perlawanan dan semangat berpasukan. Itu tujuan utama kita buat robot battle ni. Okay, next. Okay, untuk dekat sini ada sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi kita fokus sekolah rendah je, lebih kurang sama macam untuk yang lain-lain tu. Untuk murid tahun 4 hingga 6 dan 2 orang murid sahaja. Okay, yang tu boleh tukar-tukar lah dia punya pengawal robot tu. Dan seorang guru pembimbing. Okay, next. Okay, untuk spesifikasi robot kita tetapkan dia punya ukuran macam dalam rajah tu lah. Panjang, lebar, tinggi 25 cm. Tak boleh lebih lah Kalau ada macam antena tu tak apalah kot. Cuma binaan dia jangan lebih daripada ukuran yang dibagi. Dan berat keseluruhan dia 500 gram. Kalau sebelum ni pun rasanya ramai gunakan robot sumo kot. Jadi tak ada masalah lah rasanya. Okey, lepas tu untuk setiap pasukan juga dia dibenarkan ada 2 unit robot simpanan. In case ada kerosakan ke semasa pertandingan tu boleh tukar. Nanti ada saya terangkan dalam peraturan. Next. Okey, untuk binaan robot sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak menggunakan besi kecuali motor, rim, skru. Lepas tu bahan-bahan tajam juga tak dibenarkan, yang berbahaya lah. Boleh baca dekat situ. Ada gerudi dan sebagainya sebab mungkin nanti kita punya papan gelanggang pun akan rosak lah. Okey, jadi yang warna merah tu kita tak benarkan lah. Okey, next. Okey, untuk sistem kawalan kita benarkan hanya Bluetooth dan juga radio frekuensi. IR, infrared kita tak benarkan Pengawal dia biasa kalau kereta robot tu ada yang jenis remote macam kereta control, itu bolehlah, tak ada masalah. Bateri pun ditetapkan maksimum 12 volt. Okey, lepas tu penggunaan sensor tidak dibenarkan. Takut mengganggu, ada merosakkan robot pasukan lawan dan sebagainya. Okay, next. Okay, dekat rajah tu adalah papan gelanggang untuk perlawanan robot battle. Diameter dia 1.5 meter, lebih kurang 5 kaki lah. Okay, dan ada kotak start kiri dan kanan untuk kedua-dua pasukan dan tempat kon A, B dan juga C, D. Okey, kon pun semua ada dibekalkan. Dia punya spesifikasi kon 8 cm diameter, 15 gram lebih kurang berat dia, dan setiap pasukan akan letakkan kon di bulatan A atau B dan juga C atau D. Benda ni kita akan
buat undian sebelum perlawanan dimulakan. Jadi tak ada bila mula baru nak letak kon tu. Kita dah undi dan kita akan letak terus di bulatan A atau bulatan B ataupun C atau D. Okey, dia berdasarkan undian. Okey. Lepas tu sama juga sebelum ni robot perlu pegang sebelum permulaan. Hakim akan kata mula, baru diletakkan robot dan mula bertempur. Yang kon tu dari awal lah kita dah undi kan, jadi kita letak siap-siap kon. Untuk robot diletak serentak ikut kiraan hakim. Hakim kata okey 1, 2 letak. Samalah macam sebelum ni. Okey, next. Okey, masa perlawanan adalah 2 minit bermula dari kiraan hakim tadi. Dan akan bertempur selama 2 minit. Lepas tu 10 saat waktu rehat. In case ada nak tukar robot ke robot rosak ke. Dan perlawanan dia adalah 3 kali. Setiap pasukan akan berlawan, sepasang satu pair tu akan berlawan 3 kali. Okey, perlawanan pertama menang, kedua menang, walaupun menang-menang kita akan buat juga perlawanan ketiga. Sebab setakat ni pun saya tengok pendaftaran robot battle baru 2 je. Perlawanan akan dibuat secara liga. Okey, next. Okey, untuk kiraan mata macam saya kata tadilah, kalau pusingan pertama menang 3 mata, pusingan kedua seri dapat 1 mata dan kita akan totalkan untuk ketiga 3 mata tu. Okey, perlawanan secara liga. Kalau ada pasukan yang mempunyai mata yang sama, kita akan buat perlawanan kalah mati. Okey, next. Okey, untuk menentukan pemenang atau seri atau kalah, okey, kita tengok bahagian pemenang dulu. Pasukan yang dapat menolak robot pihak lawan keluar gelanggang dikira menang. Okey, sebab robot dah jatuh, dia tak boleh buat apa dah. Dan kebiasaannya kita akan minta pasukan yang menang tu jatuhkan juga kon untuk pengesahan kemenangan. Tapi sebenarnya dah kira menang dah. Robot dah terkeluar dari gelanggang. Okey. Kalau robot lawan juga dia tak bergerak selama 10 saat. Okey, yang pasukan bergerak tu dia akan kira menang lah. Tak ada pertempuran dekat situ. Okey, untuk kes yang keempat, kedua-dua robot dan menara jatuh tu maksudnya pasukan kita menolak kon menara pasukan lawan, tapi robot kita pun jatuh juga sekali. Maksudnya kita tolak kon pasukan lawan tapi robot kita pun jatuh sekali. Dekat situ pasukan lawan perlu menjatuhkan kon pasukan yang mula-mula menolak pasukan lawan tadi. Dan dia akan kira sebagai pemenang. Okey. Untuk seri. Seri dekat situ ada ditulis kedua-dua robot tak bergerak 10 saat, dua-dua statik aja dikira seri. Lepas tu kedua-dua robot menara setiap pasukan pun jatuh serentak. Ataupun kedua-dua robot jatuh keluar tapi menara kekal. Jadi dikira seri. Robot masih kekal dalam gelanggang selepas 2 minit. Jadi tak ada yang jatuh, tak ada terkeluar. Dah tamat masa 2 minit, dikira seri. Okay, next. Okay, untuk yang ni dia punya DQ lah. Kalau ada langgar spesifikasi macam dia bagi tahu tadi, ada buat provokasi dan sebagainya, itu atas budi bicara hakim jugalah. Okay, next. Okay, yang ni adalah senarai semak. Itu sajalah penerangan saya setakat ni. Kalau ada soalan bolehlah tanya sekarang ataupun dalam grup Robot Battle. Itu saja Puan Devi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Faiz. Ada soalan ke mengenai Robot Battle Challenge? Siapa? Ada soalan nak tanya? Tak ada
So jika ada boleh tanya dalam grup Telegram. Okey. Taklimat drone hari ni tak ada ya, tapi akan dimaklumkan kemudian. Tadi pun ada mesej daripada pegawai teknik kita mengenai drone iaitu Puan Khairul Nisa. Beliau kata saya PT drone, mohon bantuan tuan-puan makluman kepada guru pembimbing atau jurulatih drone challenge di sekolah. Hanya 2 orang sahaja perlu didaftarkan. Dan kalau ada, lepas tu taklimatnya akan diberi selepas mereka telah berbincang dengan tim Is Cute Robots sebab dia ada tim dia sendiri. Jadi mereka akan tetapkan tarikh dan masa untuk taklimat drone. Jadi cikgu sabar, nanti apa-apa kita akan maklumkan dalam grup Telegram. Jadi cikgu join dulu grup Telegram, saya dah share link tadi. Okey, baiklah. Dan untuk hari ini terakhir taklimat daripada Puan Mastura mengenai Innovator of Tomorrow. Dipersilakan Puan Mastura. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Devi selaku penyelaras STEM Gombak. Jadi saya Puan Mastura binti Muhammad Arif dari SK Seri Kundang selaku PT untuk IoT daerah Gombak. Okey, jadi bendanya tak banyak lari pun daripada yang tahun-tahun sebelum ni. Jadi saya akan revise balik. Oh, sekejap. Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Okey, Innovators of Tomorrow Challenge bagi sekolah rendah. Seperti mana yang kita tahu. Cikgu Mas, Okay. Sorry ganggu. Boleh tak tepikan lagi yang bahagian yang ada. Oh, okey. Okay. Kalau saya pangkan ni dia hilang tak? Jangan, nanti keluar. Tak Okey. keluar kan? Tak keluar, okey. Ya, tengok. Okey. Ni guna Okey, phone sekejap. Ada guna phone? Saya guna phone, saya masuk kat phone juga. Okey. Tapi Boleh okey kan ni? teruskan. Boleh. Sekarang teruskan. Okey, sekarang Innovators of Tomorrow merupakan pertandingan seperti yang tertera ni lah ya. Okey, saya pun tak nak lama-lama sebab masa dah mencemburui kita. Okey, jadi ini adalah merupakan satu pertandingan inovasi berasaskan STEM untuk menjukil idea penyelesaian kreatif terhadap cabaran dunia sebenar. Okey, kita pergi kepada objektifnya, menjukil bakat, mengembangkan potensi, meningkatkan merah komunikasi dan juga mengembangkan kebolehan penciptaan murid dalam bidang STEM ya. Okey, syarat penyertaan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan saja. Okey, jadi seperti yang kita maklum yang dah pernah masuk tahun lepas, untuk makluman semua, tahun lepas penyertaan di daerah Gombak, kita mendapat penyertaan sebanyak 8 buah sekolah dan wakil sekolah yang mewakili daerah Gombak telah mendapat tempat ketiga dalam peringkat negeri ya. Jadi untuk tahun ini, selepas saya tengok Google Form, buat masa ini baru ada 3 buah sekolah yang menyertai. Okey, jadi apabila cikgu dah daftar nama murid dalam Google Form tersebut, jadi pertukaran peserta itu tidak dibenarkan sama sekali lah. Okey, hasil projek yang diplagiat akan dibatalkan penyertaan serta-merta dan bahan projek yang dihantar ni tidak akan dikembalikan kepada peserta ini pada peringkat negeri nantilah. Okey, jadi JPN Selangor berhak menyediakan rakaman video di mana-mana platform dan sekiranya walaupun ini di peringkat JPN negeri, tapi kita di peringkat daerah Gombak, sekiranya penyertaan adalah lewat. Lewat ni yang mana? Biasanya macam tahun lepas, yang lewat itu adalah report. Report tu ada setengah sekolah yang di hari beberapa hari sebelum pertandingan dia baru hantar. Tahun ni saya akan buat report tersebut akan dihantar seminggu lebih sebelum secara sebenar kita buat di sekolah SK2 Taman Selayang. Maksudnya report tu kena sampai dulu. Kenapa report tu sampai dulu? Supaya hakim-hakim saya
boleh meneliti report yang telah disediakan. Jadi sekiranya sekolah tuan-puan dah daftar sebelum 14 April, kemudian saya akan berikan tahu juga tarikh bila yang last kena hantar report. Sekiranya sekolah cikgu hantar lewat daripada tarikh berkenaan, secara automatik kena disqualified lah sekolah tersebut sebab reportnya tak ada. Walaupun di hari kejadian tiba ribu hantar, kita tak boleh terima jugalah. Okay. Seterusnya, untuk sekolah rendah murid tahun 4 hingga 6, cikgu boleh campur je murid ambil tahun 4 seorang, tahun 5 seorang, tahun 6 boleh je mana-mana. Janji dia sekolah yang samalah. Okay. 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Okay, bidang yang dipertandingkan seperti yang tertera, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Setiap sekolah yang hantar tu hanya satu sekolah, satu projek saja. Tak boleh satu sekolah tu ada hantar 2 projek. Memang kita tak benarkan lah. Okay. Setiap projek juga diwajibkan untuk memilih mana-mana satu tema SDG. Yang ini lebih detailnya ada dalam kertas konsep dan cikgu boleh Google je cari juga SDG ni apa dia. Okay, ini saya cakap dia. Hanya satu bidang saja dan satu sekolah saja. Tak boleh lebih lah satu sekolah tu hantar 2, tak boleh. Okay, sekiranya projek cikgu-cikgu ada yang merupakan kesinambungan daripada penyelidikan yang lepas, maka wajib isi borang deklarasi kesinambungan projek ini. Yang mana borang tersebut akan dihantar semasa pendaftaran lah. Borang ini ada dalam kertas konsep. Nanti semua kertas konsep tu kita akan bagi dalam grup Telegram. So cikgu nanti bagi masa pada saya untuk saya masukkan ke dalam Telegram, jadi cikgu boleh dapatkan kat situ. Sebab ada sekolah mungkin dia dah guna produk yang tahun lepas, maka dia boleh gunakan untuk kesinambungan dan penerusan projek tu, tapi dengan syarat lengkapkan borang ni. Okey, seperti yang biasa juga, tidak boleh adanya nama, logo dan identiti sekolah yang dipamerkan sepanjang pertandingan di peringkat daerah. Okey, pada kertas kerja pun, kertas kajian pun memang tak boleh. Jadi hanya pada laporan tersebut, nanti kita akan tunjuklah laporan tu hanya ada tulis apa je, nama murid, nama guru dan tajuk saja. Nama sekolah, logo sekolah atau identiti sekolah pun tidak dibenarkan. Okey. Jadi masa kita buat persembahan pembentangan di hari pertandingan tersebut, murid-murid juga kita galakkanlah seeloknya tiadalah logo sekolah. Okey. Okey, ini semasa penghantaran laporan semasa hari kejadian. Ada kertas projek penyelidikan, ada 2 salinan, abstrak. Abstrak ni mesti ada dalam laporan ya. Semua yang ada dekat sini ni cikgu-cikgu kena hantar semasa hari kejadian. Borang deklarasi projek, borang persetujuan dan pelepasan dan borang kebenaran rakaman. Yang ini nanti sekiranya sekolah cikgu terlibat dapat mewakili Daerah Gombak, baru kita akan fullkan semua borang-borang ni lah ya. Okey, ini borang deklarasi projek. Sekiranya sekolah cikgu ada projek yang berterusan daripada tahun lepas, okey, kena lengkapkan semua ni semua. Okey, saya mohon cikgu-cikgu untuk mendapatkan markah yang, orang kata markah yang dapat banyak, cikgu follow rapat je dia punya panduan ni. Kalau semua yang ini kita follow rapat, insya-Allah markah tu akan ada lah untuk setiap laporan yang kita buat. Jadi follow yang ini, saiz kertas A4, font Arial, di bahagian tajuknya fontnya lain, di bahagian yang lain-lain tu semuanya lain ya. Okey, laporan ini tidak melebihi 20 muka surat bercetak termasuk muka hadapan. Jadi janganlah melebihi 20 muka surat. Macam mana pun cikgu punya projek tersebut, make sure dia within 20 pages termasuk muka hadapan. Okey, laras bahasa dan format ni perlu diedit dan disemak. Ini macam biasalah. Okey. Okey, ini muka depan. Okey. Kalau cikgu tengok, memang kita tidak letak nama sekolah. Okey. Carnival Stamp, apa semua tu. Tajuk projeknya apa, nama projek kita. Tema SGD mana yang cikgu pilih dan nama murid satu, nama murid. Nama murid saja dan bawah tu sekali nama guru pembimbing.
Okey. Di bahagian tajuk utama font 14 sebelah kiri bold dan subtopik font 12 bold sebelah kiri. Okey. Format kertas kerja. Okey, yang ini setiap yang kriteria tu tajuk projek, abstrak, isi kandungan, penghargaan, pengenalan dan metodologi eksperimen ni cikgu follow je bagi mendapatkan markamah yang maksimum dalam bentuk laporan. Okey. Hasil kajian, perbincangan dan kesimpulan, rujukan dan appendix. Okey. Okey, bahan pameran. Semua projek ni hendaklah berfungsi pada hari pertandingan. Maksudnya kita kena bawa lah produk kita. Okey, prototype boleh dipamerkan sepanjang pertandingan. Bahan tu kita bawa, lepas tu kita ada board. Kalau sekolah cikgu yang ada pernah masuk tahun lepas, macam tahun lepas, ada satu sekolah yang, saya rasa ada satu sekolah yang betul-betul dia designkan board tu guna papan. Kemudian dia modify macam engsel supaya board tu lebih stable. Okey. Dan ada beberapa sekolah lain yang tahun lepas juga, mereka pakai macam apa nama corrugated board tu, dia ringan tau. Bila dia ringan, bila cikgu nak sandeng dia jadikan dia macam tegak, dia mudah diterbangkan oleh angin. Jadi kenapa bahan pameran ni penting sebab kita boleh letakkan segala maklumat bahan produk kita tu dalam bentuk pameran. Okey, nanti cikgu tengoklah board dia besar mana. So kena ikut ukuran board ni 80 cm lebar, 120 cm panjang dan 270 cm tinggi. Okey. Sebab apa kita sekolah tu kena bawa sendiri? Sebab sebagai tuan rumah memang tidak disediakan langsung papan pameran ni. Jadi sekolah kena bawa sendiri. Macam ada tahun lepas sekolah tu ada yang langsung tak bawa. Jadi dia macam letak-letak je atas meja. Tak boleh lah. Nampak tak menarik lah. Ataupun ada yang pakai corrugated board tu dia asyik-asyik tengok terbalik, macam terbalik. Lepas tu tak boleh juga pakai yang macam banting stand tu, memang tak boleh. Okay. Jadi kita tengok depan ni ada gambar dia punya bahan pameran ni. Nanti saya tunjuk Okay. Sekiranya cikgu ada masuk pertandingan yang lain sebelum-sebelum ni dan cikgu produk cikgu tu menang. Jadi kemenangan tersebut tidak bolehlah dipamerkan ke dalam kawasan pameran. Maksudnya dekat yang papan pameran tu nak letak kemenangan pingat emas ke apa saja. Jadi tidak dibenarkan kerana dia boleh macam mengganggu gugatlah untuk dari segi pemarkahan Okey, sebarang hiasan tambahan tidak dibenarkan. Okey, pihak luar tidak dibenarkan membantu pemasangan projek termasuk guru pembimbing. Ini untuk sekolah menengah. Kalau sekolah rendah, guru pembimbing boleh tolong pasangkan. Tapi seorang je lah. Jadi masa semua sekolah dah daftar pada hari kejadian, jadi akan ada masa sejam 30 minit untuk set upkan meja-meja tu. Okey, jadi waktu ni guru pembimbing boleh tolonglah seorang untuk pasang-pasang apa yang patut. Okey. Kita akan buat penetapan ruang pameran secara undian. Okey. Inilah yang maksud saya, contoh gambar papan pameran. Dia ada 3 side kan cikgu, kalau 3 side tu pun kemudian ikutlah dia punya kelebaran dan ketinggian dia. Jadi seluruh maklumat, cikgu ada gambar, cikgu ada jadual ke ataupun graf ke, apa saja maklumat mengenai produk yang cikgu buat tu boleh ditampal kepada bahagian board bahan pahan tu lah. Okey. Bahan dipakai lapis atau strobot atau corrugated board. Okey. Ikut yang inilah. Macam cuma saya nak pesan, kalau cikgu pakai strobot atau corrugated board ni, make sure di bahagian bawah tu cikgu modify supaya dia punya stand tu dia boleh berdiri tegak lah. Sebab kalau kita buat kat SK 2 Taman Selayang ni, dia buat di bawah dewan terbuka. Jadi angin-angin walaupun macam sepoi-sepoi bahasa tu datang, takut nanti strobot tu mudah terbalik. Okay. Okey, semasa pembentangan.
Sesi pembentangan 12 minit ni termasuk 7 minit pembentangan dan soal jawab 5 minit. Jadi 7 minit yang pertama tu bentangkan apa yang patut. Kemudian lebih je 7 minit tu kita akan mulakan terus dengan sesi soal jawab daripada hakim-hakim lah. Dan kita akan cuba juga follow sebagai hakim ni akan follow 5 minit ni sesi soal jawab. Tetapi sekiranya terdapat keseronokan hakim-hakim ni bertanya, mungkin kita takkan lebih daripada 10 minit lah sesi soal jawab tu. Okey. Jadi sesi soal jawab tu daripada 5 minit, 5 ke 7 minit macam tu. Jadi kita nak bagi sama rata lah untuk kumpulan-kumpulan yang lain. Okey, pembentangan boleh menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi sekiranya kalau cikgu tu hakim-hakim tanya dalam bahasa Melayu, murid tersebut kalau boleh cakap bahasa Melayu pun boleh. Tapi cakap bahasa Inggeris pun boleh juga. Tapi tengok pada hakim, dia tanya macam mana. Dia tanya cakap bahasa Melayu ke dia cakap bahasa Inggeris. Okay. Okey, hakim akan membuat lawatan ke setiap projek secara individu ataupun berkumpulan. Jadi tak semestinya hakim tu bergerak 4 orang, 4 sekali bergerak sama. Hakim-hakim juga ada hak untuk round dulu lebih awal, tengok ke apa-apa dan sebagainya. Okey, peserta mestilah berada di ruang projek masa penghakiman dijalankan. Okey, sedikit nasihat. Sekiranya murid cikgu 3 orang ni, kalau boleh jangan bagi seorang murid yang dominasi. Jadi kita ada 3 murid, maka kita gunakanlah kepakaran ketiga 3 murid kita ni supaya mereka nampak lebih orang kata lebih faham dengan produk sendiri dan lebih berkeyakinan untuk membentangkan produk mereka. So jangan biar seorang yang mendominasi. Okey, kat situ pun nanti hakim akan bagi markah yang kurang lah kalau asyik satu sekolah ni dia seorang je yang present. Jadi macam markah tu tak dapat nak maksimum lah. Okey. Kriteria pemarkahan dari segi pameran projek tersebut, prototipnya 25%, pembentangan juga 25%, penulisan laporan. Kalau cikgu tengok kat sini penulisan laporan ni 30%. Jadi cikgu tolong follow rapat bagaimana nak tulis laporan supaya kita dapat fully maksimumkan semua permarkahan yang ada ni. Okey. Projek signifikan dia dan keistimewaan produk. Keistimewaan produk ni ada kolaborasi. Maksudnya cikgu punya produk tu ada kolaborasi dengan mana-mana universiti. So dia dapat markah lah. Kalau produk tu tak ada kolaborasi mana-mana, dia tak dapatlah 3 markah. Dan sekiranya cikgu sempat daftarkan produk cikgu tu, dapatlah tambahan 2 markah. Jadi mana-mana produk sekolah yang produk dia tidak berdaftar, dia tak dapatlah 3 markah 2 markah ni. Tu pasal saya kata dekat bahagian report apa semua ni, buatlah yang sebaik mungkin supaya kita dapat markah yang maksimumnya. Okay, ini rubrik borang permarkahannya, ni rubrik lah ya. Ini yang tadilah, ini untuk borang-borang yang hakim yang akan guna nanti. Okey, tarikh akhir pendaftaran adalah pada 14 April. Seperti yang saya beritahu sebelum ni, hanya baru ada 3 buah sekolah saja yang mendaftar. Kemudian tarikh akhir penghantaran laporan dalam bentuk PDF. Nanti saya akan buat satu link untuk cikgu-cikgu menghantar laporan tersebut last 4 Mei. Sekiranya 5 Mei tu saya, let's say saya ada 10 sekolah yang daftar. 8 sekolah je bagi kat saya sebelum 4 Mei. 5 Mei tu saya dah memang tak terima dah mana-mana, maka 8 sekolah sajalah yang bertanding. Jadi waktu tu cikgu harap alert dengan makluman tarikh ni. Tarikh akhir hantar laporan adalah 4 Mei supaya dapat memudahkan hakim-hakim saya menjalankan tugas mereka untuk memberikan permarkahan dalam bentuk laporan tu dulu. Okey, dan tarikh akhir pertandingannya adalah 13 Mei Rabu bertempat di SK2 Taman Selayang. Itu saja dari saya. Okey, ada cikgu-cikgu ada soalan boleh tanya jika ada mengenai IoT. Apa? Ada soalan?
Ada. Kalau ada soalan nanti boleh tanya dekat Telegram. Nanti saya akan respon kat Satu Telegram. soalan ke? Ada? Ada. Ada. Okay. So I rasa itu ajalah. Terima kasih kepada Cikgu Mastura dan apa yang Cikgu Mastura sentuh tu sangat penting. Terutamanya kepada laporan. Okay, cikgu-cikgu kalau laporan itu dia membawa markah yang tinggi saya bagi tahu saya akan pastikan cikgu-cikgu bersama dengan Cikgu Mastura, Cikgu Hakim, kita akan pastikan laporan tu adalah lengkap. Kalau cikgu-cikgu laporan tu tak lengkap, main kadang-kadang kita minta ChatGPT ke buat kan, tapi cikgu kena semak lah apa yang diberikan dan tolong jangan letak nama sekolah. Nama sekolah tak boleh ada and then tak boleh ada nama logo sekolah, sangat penting. Elakkan ada. Okay, waktu dipamerkan pun, waktu murid datang pamerkan inovasi mereka, tidak digalakkan memakai vest yang ada logo sekolah. Kalau boleh tutup logo sekolah dan masa mereka memperkenalkan mereka tak boleh sebut nama sekolah. Ini semua akan dikira markah tu, kita kena tengok jugalah. Mungkin terpulang pada hakim, adakah sama ada mereka nak terima apa yang murid tu bercakap mengenai nama sekolah apa semua. Okay, kalau peringkat negeri memang kita sangat-sangat orang kata teliti perkara ini mengenai inovasi ni. Banyak perkara sebenarnya. Cikgu Mastura nanti kita masuk pertandingan, cikgu-cikgu akan tahulah apa yang perlu ada, apa yang tak perlu, apa yang perlu diikuti. Contohnya yang papan, yang pameran tu dipamerkan tu. Okay, ada sekolah bagus dia dah siap ada ikut ukuran. Ada sekolah bawa banting, tak ada guna cikgu. Tak payah buat banting susah-susah, memang tak diambil kira markah, tak ada. Jadi tolonglah cikgu fokus dekat pembentangan dan hasil serta laporan. Very important. Laporan lah paling banyak markah. Betul tak Cikgu Mas kan? Laporan tu membawa markah yang paling tinggi. Jadi tolong fokus dekat sana. Dia canggih macam mana cikgu punya inovasi tapi laporannya tak bagus, memang boleh kalah. Jadi jangan pula nanti salahkan IPT tak bagi dia menang sebab kalau dia punya ni terlalu canggih. So kita tengok juga. Tapi kita ada budi bicara juga. Kalau cikgu hasil cikgu tu bagus, memang boleh dibawa ke peringkat negeri, boleh bertanding peringkat kebangsaan, kita akan bagi peluang untuk cikgu sediakan laporan yang bagus kalau memang layak. Betul tak Cikgu Mas? Mungkin kalau kita bagi menang peringkat daerah, kita bagi peluang untuk cikgu sediakan laporan yang lengkap. Jadi apa-apa kita buatlah yang terbaik sebelum tarikh yang ditetapkan oleh Cikgu Mastura PT kita. Okay, so itu saja untuk hari ini. Saya minta cikgu-cikgu tolong masuk dalam link Telegram yang saya dah sharekan dan tolong isi link kehadiran. Okay, so itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua PT dan saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mungkin saya tegas sedikit sebab ada masalah-masalah yang pernah saya lalui tahun lepas. So saya tak nak benda tu berulang lagi. Jadi saya minta cikgu-cikgu tolong peka dengan apa yang disebut dalam kumpulan kalau dalam Telegram. Dan cikgu-cikgu rakan sekolah yang tak masuk dalam grup Telegram mohon share dalam rakan-rakan di sekolah untuk masuk dalam grup Telegram yang disediakan. Okey cikgu. So sebarang masalah, sebarang soalan boleh diketengahkan dalam grup Telegram masing-masing. Okey, baiklah. So kita tamatkan taklimat kita pada hari ini pada pukul 4:05 dan saya jumpa lagi waktu pertandingan. Bye-bye. Terima kasih semua.